Okey, sementara kita nak menunggu kawan-kawan kita masuk, bagi memberkati majlis kita, majlis ilmu kita pada malam ini, dan mudah-mudahan dengan ilmu ini dapat membantu kita untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat di sisi Allah, dapat menggandakan rezeki kita, kan, dapat kita bantu orang lain untuk mencapai impian dan juga ubah hidup, dan kita sedekahkan Al-Fatihah ini untuk diri kita, untuk keluarga kita, mak ayah kita, untuk Nabi Muhammad SAW, dan seluruh umat Islam, ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, apa khabar semua? Sihat ke? Panggil kawan-kawan lagi masuk sertai Kak Baiti punya kelas pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini Kak Baiti nak share kepada tuan-puan semua satu ilmu yang sangat penting, sangat penting, sebab ilmu ni boleh bantu tuan-puan untuk kekal sihat, kita sendiri sebagai seorang manusia, seorang ahli keluarga, general kepada ahli keluarga kita, kan. So kita sendiri kena kekal sihat, dan kita boleh bantu orang lain sihat, dan dengan itu kita boleh menjadi income. Ya. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, Kak Baiti teruslah buka kepada slide. Okey. Right, ya. Sementara tu, PM kawan-kawan, ahli anda, prospek anda untuk turut serta pada malam ini. InsyaAllah Kak Baiti nak bantu untuk kita belajar ilmu sangat penting, ilmu kesihatan. Kalau nak belajar kat luar sana, tuan-puan, mahal tau ilmu ni sebenarnya. Kalau nak belajar kat luar sana, ilmu ni bukan senang lah, bukan senang untuk faham, dan bukan senang untuk kita belajar. Kadang-kadang ilmu ni tidak diberikan, tidak terbuka lah, ataupun kita susah sangat nak belajar. Tambah nak kita ni ada komitmen, kan, ada komitmen keluarga, kita ni bekerja, hari susah kita nak belajar ilmu-ilmu macam ni. Tapi Alhamdulillah hari ini Kak Baiti nak share secara percuma saja ilmu ini kepada anda, supaya dengan itu kita sendiri nak kekal sihat, dan kita bantu untuk orang lain sihat juga. Okey, hari ini Kak Baiti nak cerita pasal apa, tuan-puan? Pasal tekanan darah tinggi. Okey, siapa kat sini yang ada darah tinggi? Tulis saya kat ruang komen. Ada tak sini yang ada darah tinggi? Kalau ada darah tinggi, tulis saya. Kami nak tengok. Ada tak orang yang berkenaan tentang hari ini? Darah tinggi ataupun hipertensi. Ada tak? Kalau ada, tulis saya kat ruang komen. Sebelum tu Kak Baiti nak tahu, kat sini ada tak orang yang baru first time tengok Kak Baiti? Kiranya dia tak join lagi ahli. Dia tak join lagi Business Forever Living. Dia tak join lagi platform bisnes kita ni. Dia ni dapat link daripada seseorang untuk tahu tentang kelas malam ni. Dia tak join mana-mana. Dia tak join menjadi ahli, ataupun kiranya dia bukan PC, bukan ahli biasa, atau bukan VIP pun. Dia baru first time tengok Kak Baiti. Ada tak? Kalau ada, tulis ada kat ruang komen. Ada tak? Segan-segan korang ni. Segan-segan ke? Segan-segan ke? Kalau ada, tulis ada kat ruang komen. Kak Baiti nak tengok, ada tak orang baru yang Kak Baiti nak kenal-kenal, kan? Yang Kak Baiti tak pernah tengok. Adakah anda orang yang kena baru first time tengok Kak Baiti? Ke tak ada? Ke semua orang lama ni? Semua orang lama. Ada. AB ada. Siapa lagi? Orang baru, orang yang dah tak join lagi, kena dia baru dapat, mungkin daripada link Coach Lin, ataupun link Kak Pida Awesome, Kak Pida Siti Rafida, ataupun link yang baru, link yang dapat daripada Kak Farida Aziz, ataupun Kak Mas, ataupun Kak Nani, ataupun siapa, Acajang, kan, ataupun daripada Kak Baiti sendiri. Ada yang Aiza Jaafar baru join, baru jauh 7 tahun lang ni tim Kak Baiti ni. Okey, baru juga, kan. Okey, terbaik. Okey, insyaAllah hari ni Kak Baiti nak share kepada anda tentang tekanan darah tinggi. So Kak Baiti tanya kat sini, ada tak siapa-siapa yang ada penyakit darah tinggi ni? Pernah ataupun sedang sakit darah tinggi, ataupun pernah didiagnoskan darah tinggi, ataupun ahli keluarga anda, ahli keluarga anda sendiri, maksudnya suami anda ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Inang. Assalamualaikum. Okey, ahli keluarga anda ke? Adik-beradik ke? Mak ke?
Ataupun surrounding anda lah. Maksudnya sekeliling anda yang ada darah tinggi. Tulis satu kat ruang komen tu. Ada tak kat sini yang ada darah tinggi atau pernah darah tinggi ataupun sedang mengalami darah tinggi, tekanan darah tinggi, hipertensi ni, ataupun ahli keluarga anda sendiri. Kalau ada kan, tulis satu kat komen. Kak Baiti tengok ada tak orang-orang yang Kak Baiti nak bantu malam ni. Oh, ada, Wani ada, masya-Allah. Lagi siapa? Doktor pantau dulu. Oh, doktor ada pantau. Aiza, saya baru ada tapi doktor masih pantau ya. Masya-Allah, jutawan hilang pun. Jutawan siapa yang boleh tulis tukar nama tak? Ke memang nama jutawan hilang? Aiza ada ya, masya-Allah. Okey, Kak Baiti doakan orang-orang yang ada darah tinggi ni, insya-Allah anda kembali sihat, sembuh dan tak datang-datang lagi penyakit ni ya. Sebab penyakit ni memang sangat bahaya sebenarnya ya. Penyakit ni sebenarnya silent killer. Ya. Okey, so dah bersedia ke korang nak belajar pasal darah tinggi ni? Email darah tinggi rohani apa tu? Dah bersedia ke? Kalau dah sedia kan, tulis sedia kat ruang komen tu. Dah bersedia dah nak belajar tentang darah tinggi ni. Sebab darah tinggi ni sebenarnya satu penyakit yang tak boleh ambil enteng. Walaupun orang kata ada sakit apa, biasalah darah tinggi. Darah tinggi tu macam biasa je bagi setengah orang. Kan? Macam dianggapkan penyakit darah tinggi ni macam penyakit common, penyakit yang semua orang mesti ada. Penyakit satu kebiasaan. Sebenarnya tidak kebiasaan. Yang biasanya pandangan kita lah, mindset kita sendiri yang anggap biasa sebab semua orang ada, jadi kita anggap macam biasa. Kan? Jadi sebenarnya penyakit ni bukan, maksudnya tak normal lah. Tak normal sebenarnya ya. Sepatutnya tak normal. Okey dah sedia ya. So Kak Baiti teruslah masuk kepada kita punya slide. Tapi sebelum tu Kak Baiti nak perkenalkan diri Kak Baiti bagi siapa yang belum kenal. Siapa perempuan yang cakap pasal darah tinggi ni kan. Kan. Okey, sebenarnya nama Kak Baiti, nama diberi Nurul Baiti Mita Mat Zairul. Berasal dari Batu Gajah, Perak. Okey, sekarang menetap di Kuala Lumpur. Dulu Kak Baiti ni seorang engineer, pernah mendapat ijazah kejuruteraan kimia daripada UPM. Lepas tu pernah bekerja sebagai engineer beberapa tahun, tapi Kak Baiti berhenti kerja sebab Kak Baiti tolong suami berniaga. Macam-macam perniagaan Kak Baiti buat, dan terakhir sebelum masuk Forever ni kan, Kak Baiti berniaga sebagai pengusaha pusat bekam dan akupuncture, itu rawatan alternatif di Kuala Lumpur selama 12 tahun. Dan pada masa Kak Baiti buat bekam ni lah, Kak Baiti masukkan produk Forever dalam perawatan Kak Baiti. Sebabnya bila kita nak pulih daripada penyakit ni, kita tak boleh hanya bekam saja, tak boleh hanya urut saja, tak boleh hanya dengan akupuncture saja. Tak boleh hanya buat rawatan tu di atas luar saja, tak cukup. Kita kena buat rawatan daripada dalaman juga. Dan alhamdulillah banyak-banyak produk kesihatan Kak Baiti jumpa Forever Living. Sebenarnya actually banyak produk kesihatan, tapi Kak Baiti pilih Forever Living dan fokus semua produk Forever Living di pusat bekam Kak Baiti tu. Sebab apa? Nanti Kak Baiti akan sharekan lebih detail dalam kelas inilah. So stay tune ya. Okay, so alhamdulillah selama Kak Baiti tak pergi pula Kak Baiti. Okay, selama 9 tahun Kak Baiti dalam bisnes Forever Living ni. Kak Baiti dah ini tahun ke-9 Kak Baiti. Alhamdulillah Allah izinkan, Allah kurniakan kejayaan yang luar biasa, yang mana Kak Baiti tak pernah dapat selama 12 tahun berada di platform bisnes kedai itu kan, perawatan bekam tu, naik pentas, dapat pergi percutian, dapat di top recruiter. Dan insyaAllah pada malam ini, ilmu yang Kak Baiti sampaikan ini, ilmu yang Kak Baiti dah praktikkan selama 12 tahun Kak Baiti buat bekam tu kan. Dan ilmu tu juga Kak Baiti gunakan dalam Forever Living ni. Alhamdulillah Allah izinkan Kak Baiti jadi top recruiter selama 3 kali. Yang 3 kali ya. Tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2022. Masya Allah. Dan Kak Baiti juga melahirkan anak didik yang juga pernah jadi top recruiter. So bila kita bantu ahli kita, dan mereka juga duplicate kerja kita, dan mereka pun boleh dapat apa yang kita dapat. Alhamdulillah dapat tabung kereta level 3, dapat pergi dapat global rally 1.5k ke Abu Dhabi, dapat jadi CBM, dapat bonus USD tu, dan dapat pergi percutian ke Xi'an, China, dan dapat jadi dan pernah jadi top 8, top ke-8 PNM Malaysia. Alhamdulillah, syukur hasil daripada produk
forever living yang sangat awesome, sangat bantu kesihatan, membuatkan Kak Bati dengan izin Allah dapat jana income dan duduk di tempat tersebut. Okey, so hari ni Kak Bati nak share tentang apa itu tekanan tinggi, darah tinggi. Nak tahu tak korang? Okey, kalau nak tahu tulis nak korang komen korang. Nak tahu tak apa itu darah tinggi? Apa yang korang faham tentang darah tinggi sebenarnya? Siapa kat sini yang tadi darah tinggi kan? Darah tinggi tu apa? Tekanan darah tinggi tu apa? Mana datang? Apa yang membuatkan seorang itu dikatakan tekanan darah tinggi? Tulis tak korang komen tu. Kalau sekejap Kak Bati kena susun lah. Ada Puan Rohani, ada yang mak ya. Okey, right. Okey, so tekanan darah tinggi ni sebenarnya apa tuan-puan? Mungkin ada orang ingat tekanan darah tinggi ni bila kita ambil tekanan darah tu kan, dia tinggilah kan. So apa sebenarnya? Okey. So apa itu tekanan darah tinggi? Tekanan darah tinggi ni adalah tekanan darah terhadap dinding salur darah ketika jantung mengepam darah ke seluruh badan. Maksudnya kita nak cerita kat sini mana datang tekanan tu kan. Tekanan darah tinggi tu apa? Bermaksud salur darah kita ni dia punya tekanan ke atas dinding salur darah itu yang dikatakan tekanan darah tinggi ya. Sewaktu jantung sedang mengepam darah kita tu. So biasanya bacaan normal darah tinggi ni kalau normal 120 kan. 120 bawah atas sistolik, diastolik, yang bahagian bawah tu adalah 80 milimeter mercury. Lepas tu dia ada bacaan-bacaan lah ya. Nanti Kak Bati akan detailkan lagi. Okey, kalau biasanya kalau atas daripada tu kan, atas daripada 120 ke 139 tu itu dikira dah pra lah, pra hipertensi. Okey, ataupun kalau setengah tu dia dah naik lagi 140 ke 159, lepas tu bawah dia tu 90 ke 99, itu dikatakan tahap 1 hipertensi. Dan paling tinggi sekali adalah 180 ke atas, macam setengah orang ada 200 semua tu kan. Ini yang akan membuatkan seseorang tu boleh jadi stroke dan sebagainya ya. Serangan jantung, stroke dan macam-macam lagi masalah. Okey. So maksudnya kat sini adalah tekanan ke atas dinding salur darah itu yang membuatkan tekanan tu jadi darah tinggi ya. Dia tak pergi pula. Okey. Okey, ni Kak Bati tunjuk. Kak Bati tunjukkan apa yang berlaku ke atas kita punya salur darah tu, yang macam mana keadaan darah kita yang dikatakan bertekanan darah tinggi tu, yang dikata tekanan ke atas dinding salur darah tu. Ya, so tu yang Kak Bati tunjukkan dalam video ini ya. Tengok ya macam mana keadaan dia. Okey, alamak, tadi dia dah pergi video tadi ni dah berjalan dah tadi. Sekejap Kak Bati nak kena ni balik boleh tak? Nampak sekejap Kak Bati nak pergi balik video ni. Tak boleh lah pergi. Okey, nampak maksudnya macam mana darah tu pergi. Darah tu jadi kan, dia jadi darah tu, salur darah kita tu jadi terkopik. Terkopik, lepas nampak dia crack kan, dia terkopik, dia rosak lah. So kenapa jadi macam ni? Sebab tekanan terlampau tinggi terlampau tinggi dalam salur darah itu membuatkan darah tu sampai jadi rosak macam tu. Itu yang membuatkan tekanan darah tinggi. So itu yang jadi bahayalah, komplikasi. Sebab tu kita kena pastikan tekanan darah kita tu keadaan normal. Sebab macam inilah keadaan dia bila tekanan darah tinggi tu berlaku ya. Ini maksudnya ini ada berlaku penyempitan salur darah kan. Lepas tu ini pula berlakunya salur darah tu dah rosak akibat tekanan pada dinding salur darah. Gitu. So nampak Kak Bati ulang balik semua sebab tadi video terlampau cepat sangat kan. So ini yang berlaku ke dalam salur darah kita sekiranya tekanan terlampau tinggi sangat. Sebab tu kita kena hindari, sebab kita tak nampak tuan-puan. Kita tak nampak, dan benda ni boleh berlaku ketika tidur, ketika dalam bilik air tu yang kata orang masuk bilik air jatuh kolaps kan. Ketika tidur, bila tidur macam ni kan, boleh jadi ada sudden death. Lepas tu kadang-kadang ketika buat kerja tiba-tiba jadi masalah kan, jadi stroke dan sebagainya. Sebab berlakunya kita tak tahu, dia silent killer. Okey, sekejap ya. Okey, statistik. Statistik kita tengok statistik orang yang ada darah tinggi. Tadi Kak Bati nampak ramai yang kata saya kan. Ada yang mak lah, ada yang diri sendiri ada darah tinggi kan. Okey, kita tengok orang yang ada sakit darah tinggi ni tuan-puan, dia ada lebih kurang, kalau kat Malaysia saja dia kata 1 dalam 3 orang penduduk Malaysia ada darah tinggi.
Maksudnya lebih kurang berjuta lah kan. Bersamaan dengan lebih kurang 6.5 juta orang ada darah tinggi tuan-puan. Satu Malaysia ni. Satu ni rekod untuk Malaysia sahaja ya. So masuk kat sini peluang untuk anda sendiri tahu. Yang masuk dalam live kat berarti baru 55 orang je. Kan? So sedangkan kita kat luar sana ada 65 juta manusia lagi yang ada darah tinggi. So kat sini maksudnya peluang kita sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak untuk kita tolong lebih ramai orang kat luar sana. So anda kata kalau anda sendiri bila anda sarankan orang anda nak tolong orang sihat daripada darah tinggi, anda kena reject. Jangan risau. Ingat 65 juta lagi orang tengah tunggu aku. Kan? So maksudnya ramai tau potensi kita untuk bantu orang, dan ramai yang kita daripada situlah kita berjana income kan. So dan antara lelaki dan perempuan dia didapati orang perempuan lagi banyak yang darah tinggi, masya-Allah. Kenapa orang perempuan lagi banyak darah tinggi ni? Kan maksudnya perempuan 1.7 juta dikatakan lebih banyak lah compare tu kalau lelaki 1.3 juta saja. Tapi macam masker pun berjuta lah juga kan. Potensi kita untuk bantu orang. Dan kalau ikutkan umur, kalau umur dalam 40-an pun dah ada dah yang ada darah tinggi ya. Dan 50-an 59 tu memang kebiasaan lah. 50 lebih kan, biasanya memang ada risiko darah tinggi. Tapi jangan maksudnya masuk daripada muda pun 40-an pun dah ada. Even 30-an pun sudah ada sebenarnya. Kak Bati sendiri pengalaman 12 tahun Kak Bati buat bekam. Kak Bati memang ada tahu pesakit-pesakit yang datang daripada usia 30-an pun dah ada darah tinggi, dan mereka dah makan ubat dah pada usia 30-an ni. Bila Kak Bati fikir, ya Allah, hidup kita masih jauh lagi kan, tapi kita dorang dah makan ubat kan. So itulah maksudnya dengan ada mungkin sebab-sebab nanti Kak Bati akan sharekan kenapa apa punca dia yang membuatkan kita daripada muda dah dapat darah tinggi ni kan. Okey, so kat sini satu peluang besar lah untuk kita bantu lebih ramai orang Actually kalau anda kata banyak-banyak 10 penyakit, ini adalah list 10 penyakit utama kat Malaysia tau. Tengah darah tinggi yang paling banyak sekali lah. Yang paling banyak sekali orang mengidapnya. Lebih kurang 3 juta. Kedua, diabetes, kolesterol tinggi. Lepas tu ada yang jangkitan kuman kan. Ni antara penyakit yang memang famous di Malaysia ni sebenarnya. Ya. Okey, so seterusnya kita tengok apa itu darah tinggi. Dengar tak? Sekejap sekejap ya. Dengar tak? Kurang. Dengar tak? Tekanan darah tinggi punya ni. Apakah itu hipertensi? Ya. Darah tinggi. Kalau dengar, type dengar ya. Bertugas Dengar tak suara tadi video tu? Kalau Kak Bati boleh dengar darah tinggi. Dengar. Apakah itu hipertensi? Tekanan darah tinggi. Okey, boleh dengar ya. Jantung anda bertugas sebagai alat mengepam, di mana ia menguncup dan berehat. Aktiviti ini menghasilkan tekanan yang membawa darah ke seluruh badan. Tekanan darah ini berbeza bagi setiap seseorang individu dan bacaannya juga berbeza. Faktor risiko yang menyebabkan hipertensi, tekanan darah tinggi adalah cara hidup tidak aktif, umur melebihi 35 tahun, merokok, kegemukan, paras kolesterol tinggi, sejarah keluarga, pengambilan alkohol yang berlebihan, pengambilan garam yang tinggi. Tanda dan gejala. Pengidap tekanan darah tinggi kebanyakannya tidak mengalami sebarang gejala. Kadang-kadang seseorang itu hanya mengalami gejala yang tidak spesifik, seperti sakit kepala atau pening kepala. Sakit kepala boleh berlaku dalam kes hipertensi, tekanan darah tinggi. Selalunya, ianya berlaku di waktu pagi. Bahagian belakang kepala dan rasa berdenyut bergantung kepada tahap keterukan hipertensi, tekanan darah tinggi. Untuk memastikan atau mengesahkan hipertensi, tekanan darah tinggi, sila periksa tekanan darah anda di klinik perhatian. Doktor anda akan menasihatkan berapa kerap anda perlu memeriksa tekanan darah. Peringatan, jangan tunggu sehingga gejala timbul kerana ia mungkin telah terlambat. Apakah komplikasi, kesan buruk akibat penyakit tekanan darah tinggi?
Tekanan darah yang tinggi akan mengakibatkan bebanan kepada organ-organ dalam badan dan boleh menyebabkan kerosakan. Di antara komplikasi, kesan akibat penyakit tekanan darah tinggi adalah seperti otak, serangan stroke, angin ahmar atau strok ringan dan sementara, transient ischemic attack. Penyakit jantung seperti coronary heart disease, congestive heart failure, left ventricular hypertrophy, komplikasi pada mata, pendarahan dan kerosakan kepada kawasan yang sensitif dalam mata, keadaan yang dikenali sebagai hypertensive retinopathy, komplikasi pada buah pinggang, kegagalan fungsi buah pinggang, paras serum creatinine tinggi, microalbuminuria, proteinuria, peripheral vascular disease seperti aneurysm, kehilangan satu atau lebih denyut nadi. Apa yang perlu anda lakukan jika disahkan mengidap penyakit tekanan darah tinggi? Tekanan darah tinggi anda boleh dirawat tanpa menggunakan ubatan. Perlu mengubah amalan cara hidup anda. Amalkan pemakanan sihat. Kurangkan pengambilan garam dan kolesterol. Melakukan senaman berkala. Kurangkan berat badan jika berlebihan. Tangani stres secara berkesan. Berhenti merokok. Mematuhi pengambilan ubat dan rawatan. Tu dia ya, dah faham ya. Semacam video tu dah merangkumi semualah sebenarnya. Kelas Kak Baiti pada hari ni sebenarnya kan. Siapa dah faham video tu? Okey tak? Faham ya? Kalau faham maksudnya tak payah Kak Baiti terangkan kan, betul tak? Tak apa. Nanti Kak Baiti terangkan lebih detail kan. Sebenarnya video tu memang datang daripada KKM tau. Memang KKM yang buat video tu. So Kak Baiti nak tunjukkan bahawa memang insyaAllah ilmu yang kita belajar hari ni pun memang atas peringatan PKKM supaya kita sendiri kena atasi. Macam tadi kan di akhir tadi dia kata kita kena kita jangan harapkan ubat semata-mata untuk mengatasi darah tinggi ni. Kita kena ikhtiar, ada jalan lain juga ikhtiar untuk atasi darah tinggi. Tak boleh bergantung pada ubat sepenuhnya. Okay, so macam tadi dalam video tadi tu, kita tadi ada juga cerita kan pasal suara perlahan tadi Oh, ya ke? Kalau suara perlahan nanti tak apa, nanti Kak Baiti akan sharekan live ni Nanti boleh tengok ulang semula video tadi tu. Okay, so gejala atau simptom darah tinggi. Siapa yang tadi ada kata ada darah tinggi kan, ataupun mak ke, ataupun saudara mara ke, suami ke, pasangan ke kan, yang darah tinggi tu, ini antara gejala-gejala yang mereka selalu hadapi. Sebenarnya gejala ni kadang kita tak perasan tau. Ada setengah orang dia darah tinggi tapi dia tak tahu yang dia darah tinggi. Siapa kat sini setuju tak? Pernah dengar tak satu keadaan yang mana rupanya bila dia check kan baru dia tahu dia darah tinggi, tapi dia tak ada gejala-gejala tertentu lah. Dia tak ada gejala seperti yang diletakkan di sini. Okay, so darah tinggi ni ada macam-macam gejala. Ada orang dia sakit kepala, terutama di bahagian belakang kepala tu. Dekat bahagian belakang ni dia pusat keseimbangan, so membuatkan seseorang tu akan jadi macam pening lah, nak tidur ke nak baring ke kan. Lepas tu dia rasa pening, rasa nak pitam, rasa melayang, terutama sekali kalau ada kata dia terlibat terkait sekali dengan vertigo kan, satu penyakit pening pusing pun dia ada juga membuatkan tekanan darah tinggi pun jadi naik. Lepas tu ada yang berdebar-debar, okey, lepas tu jadi cepat penat kan, ada badan letih walaupun buat aktiviti biasa saja. Lepas tu ada rasa mual, rasa loya, muntah kan. Lepas tu jadi tinnitus. Tinnitus ni dia ialah telinga tu berdesing, berdengung. Ada tak siapa-siapa kat sini yang mengalami? Kalau siapa-siapa mengalami ni nanti beritahu kat ruangan chat lepas tu penglihatan jadi kabur. Baru-baru ni pun Kak Baiti ada seorang customer Kak Baiti, downline Kak Baiti. Dia cakap memang dia tegang tinggi, lepas tu pemula dia orang tak tahu sebab dia pun bekerja macam biasa kan. Tapi tiba-tiba pandangan dia tiba-tiba kabur. Bila dia check kan, rupanya darah tinggi dia naik betul. Memang pandangan jadi kabur dan juga rasa sesak nafas. Terasa
sukar untuk bernafas ya. Okey, ini antara gejala-gejala. Ataupun setengah orang dia mengalami sakit tengkuk, tengkuk rasa tegang ke kan. Pun itu juga tanda-tanda kita sudah mengalami darah tinggi. Kadang-kadang setengah orang tu dia tak tahu simptom tu. So dia anggap benda tu biasa. Dia ingat macam tengkuk tegang tu mungkin salah letak bantal lah kan. Ada salahkan bantal. Ni sakit salah bantal kan, bantal yang salah. Kan diri badan yang salah. So disalahkan bantal. Rupanya itulah salah satu simptom darah tinggi dah naik ya. Okey, so penyebab dia kenapa? Ini antara penyebabnya. Okey, tekanan darah tinggi tu iaitu pertamanya ini paling utama sekali lah ya, iaitu pemakanan tinggi garam. Maksudnya memakan masin. Garam ni sebenarnya boleh makan, cuma jangan masin sangat. Jangan berlebihan masin tu. Ada kat sini yang memang kuat masin? Ada tak kat sini yang kuat masin? Kalau tulis ada tak kat ruang komen tu, anda seorang jenis kuat masin. Maka tu memang suka jadi masin-masin. Contoh macam kalau sup ke, kalau gulai tu agak suka yang lebih kemasinan. Lepas tu suka makan asam masin. Asam masin. Oh, chin tuat. Masya-Allah. Lepas Kak Mas pun. Lepas tu suka makan ikan masin. Ikan masin yang kering tu. Kan, ikan masin. Lepas tu siapa lagi? Lepas tu apa lagi? Ikan perkasam. Suka tak? Ikan masin, ikan perkasam, suka tak? Saya tak, Aiza tak kuat masin. Tak suka masin-masin sangat. Lepas tu kicap ke, sos ke. Lepas tu apa lagi? Fast food ke kan? Sebab benda-benda yang berawet ni tuan-puan, benda-benda berawet ni pun adalah masin. Macam frozen food. Sambal belacan. Ya, betul, sambal belacan Kak Mas. Betul, belacan pun masin sebenarnya. Sebab benda-benda yang berawet, benda-benda yang diawetkan, yang membuatkan dia tahan lama ni, dia biasa akan letak garam yang banyak untuk kekalkan makanan tu. Contoh macam sardin kan, sardin tin contohnya. Belacan ni kan datang daripada daripada udang kan. Udang yang dikeringkan tapi mesti diawetkan. Diawetkan tu so dia pakai apa awet tu? Pakai garam yang banyak kan. Jutawan lah, makan original food lebih baik. Ya, betul. Bagus sekali. Memang real food lah. Dia panggil real food lah. Ya, ikan bilis. Betul, ikan bilis pun sama. Ikan bilis kan kalau anda kata kalau dia tidak diawetkan, dia busuk. Betul tak? So, tapi dia diawetkan dengan garam. Sebab tu dia jadi boleh tahan lama. Tapi itu pun salah satu makanan masin tau sebenarnya. Kita tak sedar. Kita macam makan nasi lemak. Kan ada orang kata, ada doktor kata nasi lemak bagus. Tapi memanglah nasi tu bagus. Yang bahan-bahan dia keliling tu, sambalnya tu yang tak garam kan. Lepas tu, ikan bilisnya kan. So, benda-benda itu yang tambah-tambahan tu lah. Ya, ikan bilis. Lepas tu, kadang-kadang setengah orang makan jajan-jajan kan. Itu semua masin. So, benda ini, yang masin ni sangat-sangat kita tak sedar je. Kita ingat hanya sekadar kita masak tu saja. Padahalnya bahan-bahan yang lain tu pun turut masin juga ya. Okey, so lepas tu berat badan berlebihan. Sebenarnya bila masin tuan-puan, bila masin dalam badan kita, dia akan pegang air yang lebih banyak tau. So membuatkan air tak keluar. Air kurang keluar melalui pembuangan air kencing. So sebab itulah berat badan akan berlebihan. Jadi gemuk air. Lepas tu kalau siapa yang join Clean9 kan, sistem kita punya program detoxifikasi, dia akan jadi makan suplemen kan, dia akan jadi banyak kencing. Bukan salah suplemen tu, dia bagus sebab dia nak detox. Ini maksudnya kita selama ni suka makan masin dan kita jadi gemuk air. Okey, lepas tu kurang aktiviti fizikal kan, kurang berpeluh. Sebab berpeluh ni pun salah satu cara untuk garam, mineral yang berlebihan tu keluar pada badan. Tapi bila kita tidak berpeluh, tidak exercise, tidak lakukan kerja-kerja fizikal, so jadi kurang berpeluh, jadinya kuranglah garam tu keluar pada badan kan. Sebab itulah tinggilah garam dalam kita punya darah kita tu. Lepas tu stres, tak cukup tidur seperti contohnya kan. Macam setengah orang dia lambat tidur, lepas tu lepas tu dia tak boleh tidur, tak boleh nak tidur nyenyak, dia tak boleh tidur lena, lepas tu dia stres. Lepas tu siang pun dia stres bekerja, malam pun dia tak boleh lelap kan. So esok pula nak terus bekerja, membuatkan itu yang jadi darah tinggi naik tu. Okey, lepas tu merokok, of course lah sebab toksin banyak Lepas tu pengambilan alkohol bagi siapa yang bukan Islam Lepas tu diabetes, siapa yang ada masalah diabetes pun dia akan membuatkan tekanan darah tinggi juga.
Lepas tu siapa yang ada kolesterol tinggi pun dia akan juga dapat tekanan darah tinggi. Sebabnya kedua-dua ni adalah penyakit 3 serangkai. Kadang-kadang penyakit tu bermula dengan diabetes dulu. Lepas tu barulah kolesterol tinggi, lepas tu barulah tekanan darah. Ada orang tekanan darah dulu, lepas tu baru dia dapat kencing manis. Tapi ketiga penyakit lah, 3 serangkai, tiga adik-beradik lah orang kata kan. Lepas tu faktor keturunan, siapa yang mak ayah yang ada darah tinggi, anda juga boleh ikut genetik. Tapi itu pun lebih 10% saja. 10%. Ya. Yang paling banyak persen dia ialah pada pemakanan lah. Sebab tu letakkan nombor 1. Dan terakhir sekali ialah umur, sebab faktor umur meningkat. Sebab apa tahu, bila meningkatnya usia, memang kita akan mengalami saluran darah yang sempit. Darah kita ni dia macam batang paip. Dia akan lama-lama akan sempit kan. Memang dia berkaitan dengan usia. Sebab itulah kita kena, bila meningkatnya usia, kita kena lebih berjaga, kena lebih ambil penjagaan lah, khusus untuk supaya saluran kita tu dia sentiasa lebar, dia tak sempit ya, sebabkan faktor usia. Okey, seterusnya kita tengok apa pula, ni kita nak belajar tentang cara baca rekod bacaan tekanan darah tinggi kita ni. So biasanya kita akan diberi 2 bacaan kan, iaitu sistolik dan juga diastolik. Sistolik ni nombor bahagian atas, itu tekanan dalam saluran darah ketika jantung menggempam darah ke seluruh badan. Dan diastolik pula ialah tekanan dalam saluran darah ketika jantung sedang berehat di antara degupan. So bacaan kalau normal kan 120 per 80 mm mercury. Okey. So maksudnya kalau bacaan yang bagusnya sama ada 120 40 ke bawah lah. Kalau meningkat, lebih atas tu meningkat. 120 ke atas meningkat. Kalau dah masuk ke hipertensi tahap 1, dia dah capai 130 ke atas. Dan seterusnya tu memang dah, kalau lebih pada 180 tu, itu yang bahaya tu ya. Okey. So ni kat sini pun dah tunjuk selamat, mana yang selamat dah 120 lah. Dan kita nak tahu jumlah, nak tahu kita adakah kita mengalami keadaan yang selamat ke tidak perlu jaga-jaga tu. Kita boleh campurkan bacaan atas dengan bacaan bawah. Ya, kalau campur bacaan atas bacaan bawah tu 200, kalau atas 120, campur 80 200. Kalau Kak Bati belajar dengan Dr. Norin Darus, dia letak kat sini parameter dah 250. Maksudnya dia takat ni lah, perlu jaga-jaga lah. Maksudnya dia takat yang 140 90 masih okey lagi ke bawah. 250 ke bawah lah, masih dikiranya masih okey lagi, masih selamat Tapi kalau di atas tu, lebih daripada 250 ni, dia dah tahap berbahaya. Yang inilah kita kena tengok bacaan tu. Dan kadang-kadang bacaan yang bawah ni sebenarnya, kenapa dia tinggi? Tengok kita punya andai kata kalau kita contohnya biasanya kat bacaan atas sistolik ni, dia berkaitan dengan aktiviti kita pada hari tu. Andai kata kalau anda buat bacaan tu, ambil bacaan tu pada ketika anda baru lepas exercise, dia memang akan naik. Sebab tu kita nak ambil bacaan ni dalam keadaan kita tengah relax kan. Tak boleh dalam tergesa-gesa, tak boleh selepas naik tangga pula kan. Tak boleh selepas makan pun. Sebab tu kalau nak ambil bacaan ni dalam keadaan tidak makan, maksudnya ketika perut kosong, lepas tu ketika dalam keadaan tenang. Kalau kita ambil bacaan pada waktu yang salah, nanti dia akan naik lah. Dan ini perubahan sistolik ni dia berlaku, anda kata kalau dia tinggi, kalau keadaan tenang je, tapi dia tinggi kan, boleh jadi malam tu kita tak cukup rehat ke kan, kita stres ke, dia akan naik. Tapi yang paling penting sekali bacaan kita kena ambil tahu adalah yang bawah ni. Sebab bacaan bawah ni adalah bacaan ketika tekanan dalam saluran darah ketika jantung berehat. Maksud ketika jantung berehat tu kita kena lebih aware. Kadang-kadang orang nampak ke atas je. Kalau kita tanya berapa bacaan darah tinggi, oh saya 200. Dia ambil yang atas saja. Dia tak ambil yang bawah. Dia kena tengok yang paling bawah tu lah. Yang bawah tu, yang itu ketika jantung tengah rehat tu yang kita kena titik beratkan ya. Okey, so anda kata kalau bawah tu tinggi, dia tak boleh, bawah ni tak boleh lebih 100 sebenarnya. Bawah tak boleh 100. Kalau dah lebih pasal 100 itu memang dah peringkat bahaya. Okey, so jelas ya. Okey. So komplikasi kalau kita dapat darah tinggi ni kan, tekanan darah tinggi ni, apa yang akan apa efek dia ya, apa yang akan berlaku kat atas kita
sebenarnya banyak tahu benda yang buruk yang akan berlaku ya. Iaitu antaranya masalah otak, membuatkan boleh dapat stroke. Lepas tu jantung, dapat heart attack. Kalau mata pula boleh jadi buta. Bila tekanan darah terlampau tinggi sangat. Kalau dalam saudara pula akan berlaku pengerasan arteri, boleh membuatkan aneurism, iaitu pecah, darah pecah. Aneurism, darah pecah, so jadinya akan berlaku pendarahan lah ya, dalam jantung ke ataupun dalam otak. Lepas tu masalah buah pinggang, komunikasi buah pinggang, dan masalah pada sistem pembiakan ya. So tu yang kena jaga supaya tidak berlaku komplikasi ni. Sebab bila berlaku macam ni kan, nak repair balik badan kita, contohlah kalau korang kena darah tinggi, kuat kan, kena stroke. Kak Bati pernah tahu rawat seorang perempuan yang umur 30-an. Masa tu umur dia dalam 33 tahun. Kak Bati pergi rumah dia sebab dia dah terlantar kan. So bila customer call boleh tak datang ke rumah, Kak Bati datang ke rumah. Sekali Kak Bati ingat dah berusia, Kak Bati ingat mak dia, rupanya isteri dia tu yang call ni adalah lelaki. Ya Allah, kesiannya, 30-an perempuan, 33 tahun masa tu. So dia kena stroke dan dah terlantar, lepas tu nak repair semua tu kan. Jadi makan masa lah sebenarnya. Sebab tu kita jangan sampai kat sini. Sebab nak repair balik, nak baiki balik, nak sembuh balik, makan masa, makan kos juga makan kos. Maksudnya badan kita ni sebenarnya tu lah orang kata nak sihat tu sebenarnya memang mahal. Tapi kalau sakit lagi mahal tuan-puan. Ya, sebab memang Kak Bati dah mengadap benda ni. Selama 12 tahun Kak Bati mengadap pesakit sakit ni kan. Jadi so that's why kita kena jaga diri kita sampai daripada sekarang supaya tak sampai peringkat macam ni ya. Okey, boleh? Boleh ke? Okay. Alright, so macam tadi sebenarnya kalau dalam video tu dah tahu kan, kita tak boleh merokok kalau kita penyebabnya adalah kerana masin kan. So kita kena kurang masin. Kalau penyebab tu kerana kita ni kurang exercise, dan kita kena exercise lah. Kan, kalau penyebab tu kita jenis minum alkohol, bagi siapa yang bukan Islam, kena hindarkan alkohol. Okey. Lepas tu bagi siapa yang kata stres, anda kena kena banyak, sebenarnya kena banyak bergaul, kena relax kan, kena banyak zikir, kena buat sesuatu supaya menghilangkan stres anda, kena ada bersukan ke kan, supaya kita boleh release stres kita tu. Okey, kena cukup tidur, kena, dan selain pada tu, daripada penyebab tu kita kena lawan balik. Okey, kita kena ada suplemen, kena ada suplemen tambahan. Kena ada makanan nutrisi, makanan yang terbaik untuk kita atasi tekanan darah tinggi ni. Sebab apa tahu? Ni Kak Bati nak cerita lebih lanjut pasal suplemen Forever Living. Okey, apa suplemen yang sesuai untuk kita makan ketika suplemen Forever Living sesuai untuk kita makan kalau kita ada tekanan darah tinggi. Ada dua ni lah, ini paling asas sekali ya, paling basic sekali. Sebenarnya boleh je kita nak tambah apa-apa, sebab produk Forever Living memang banyak semua pun bermanfaat untuk darah tinggi. Tapi hari ni Kak Bati nak jelaskan lebih detail lah pada dua benda ni dua, iaitu aloe vera gel dan omega 3 plus. Tapi sebelum tu Kak Bati cerita lebih lanjut Kak Bati nak tanya pada korang semua. Nak tanya kat sini. Ada berapa orang semua ni? 71 orang. Okey. Ya, makanan berminyak pun kena kurang. Betul, makanan berminyak pandai semua. Okey, Okey, lepas tu Kak Bati nak tanya. Ada orang dia dah makan ubat tau. Dia dah makan ubat darah tinggi. Tapi tak turun-turun. Tak turun-turun darah tinggi dia tu. Sebab apa? Siapa boleh tulis kat ruangan chat tu. Sebab apa? Ada orang dia dah makan ubat darah tinggi. Kan doktor dah bagi ubat darah tinggi tapi kan still lagi tak turun-turun darah tinggi tu. Sebab apa? Boleh tak tulis kat ruangan chat? Siapa ada idea, ada pengetahuan kenapa seorang tu dah ada ubat darah tinggi tapi masih tak turun-turun juga. Dia ada dua lah lebih kurang ada dua sebab lah. Pertamanya Kak Bati ni kalau boleh share kat ruang chat Okey, pertama sebab sebenarnya tadi kat sini tadi pun Kak Bati dah ceritakan sebab pemakanan tu. Masin tu pertama, masin tu yang membuatkan
saudara sempit. Ya betul Encik Jeffrey, saudara sempit. Itu pertama. Yang kedua ni sebab saudara sempit. Yang pertama tu sebab kerana masin tu. Sebab masin ni dia pegang air, dia membuatkan garam tak keluar pada badan kita. So dia jadi toksin lah sebenarnya dalam badan kita sebenarnya. Ya. So bila garam-garam berlebihan ni sebenarnya dia boleh keluar sendiri melalui kencing kita, melalui perpeluhan kita kan. Tapi bila dia tak keluar pada badan dia jadi toksin. Yang masin tu masin tu lah toksin lah sebenarnya, toksin. Sebab tu kita kena kurangkan masin daripada makanan kita yang harian tu, supaya darah tinggi kita boleh dihindarkan walaupun kita itulah kita kena keluarkan masin kan. Sebab tu kita walaupun orang kata tak apalah saya ada ubat darah tinggi, lepas tu dia bedal je makan apa-apa. Setuju tak? Pernah tak dengar orang yang dia oleh kerana dia ada ubat darah tinggi, so dia tak jaga makanan, dia bedal je apa-apa sebab tak apa nanti ubat darah tinggi ada. Macam tu kan. So sebenarnya tidak sebabnya kita kena walaupun ada ubat darah tinggi sekalipun, kita kena kurangkan masin juga daripada makanan. Okey, ada batu lagi ni. Ya Faiza Hashim. Okey, ya ada setuju juga tu. Sebabnya memang buah pinggang kita ni dia ada gauge dia ya. Okey, sebenarnya satu lagi yang tadi Encik Jeffrey cakap, okey, salur darah sempit. Salur sempit ni memang betul. Dia terutama sekali salur darah dekat bahagian buah pinggang tu. Maksudnya bila darah tu nak masuk ke buah pinggang, maksudnya dalam buah pinggang memang ada salur darah. Tapi alur darah yang nak masuk ke buah pinggang tu, kat situ dia lebih kurang ada 3 ke 4 cm macam tu. Salur darah tu sempit. Bila salur darah tu sempit, bila salur darah tu sempit, jadi darah tak masuk dalam buah pinggang. So bila buah pinggang dia tak dapat masuk sebab buah pinggang kita ni dia sebenarnya dia yang tukang kawal darah tinggi kita sebenarnya. Dia tukang kawal darah tinggi tidak naik, tidak tinggi dan tidak rendah. Buah pinggang kita ni. Lepas tu kita juga kena jaga kesihatan buah pinggang. Ya. So pada hari ini kita kena jaga kesihatan badan kita tu macam mana, apa yang kita kena jaga kan. Selain pada salur darah, buah pinggang kita pun kena jaga juga. Jantung pun kita kena jaga juga So bila darah tak masuk ke dalam buah pinggang, sebabnya salur darah dekat buah pinggang tu dia adalah dia sempit, sedangkan dia kat situlah tempat gauge ataupun ukur, dia mengukur kita punya darah tinggi kita tu, tekanan darah tinggi kita tu. So sebab kalau dia sempit, itu membuatkan darah tak masuk dalam buah pinggang. So buah pinggang ni bila dia banyak darah tak masuk, sebab buah pinggang ni tugasnya untuk menapis darah kita ya. Dia tugas tapis darah kita, lepas tu dikeluarkan sisa kumbahan, sisa kumuhan tu, darah yang bersih tu akan patah balik ke jantung, untuk dihantar ke seluruh badan. Macam tu dia proses dia. So bila darah tak masuk ke dalam salur darah sebab kerana salur darah tu sempit, jadi ni buah pinggang ni dia akan minta pada jantung. Dia akan cakap, jantung cepat pump lagi darah, aku nak buat kerja ni, aku nak tapis darah ni. So jantung ni dia terima arahan. Dia pun dia ke darah tak cukup banyak ke? So dia pun pump dia pump. Gitu ya. So tu yang jadi rosak lah kita punya salur darah lagi kan. So that's why kita apa hari ni yang Kak Bati nak kongsikan, kita kena makan suplemen yang boleh bantu untuk jaga organ-organ dalaman kita, nak buang toksin, nak membuatkan salur darah kita jadi lebar, tak sempit lagi ya. Okay, apa dia produk yang paling asas sekali adalah aloe vera dan juga minyak ikan. Ya. Sebab minyak ikan aloe vera ni dia memang tugasnya untuk detox. Satu detox usus dan satu lagi detox salur darah. Apa kaitan usus pula dengan darah tinggi? Nanti Kak Bati akan sharekan lebih detail tuan-puan. Stay lebih lama ya. Alright. Okey, sekejap ya. Kita tengok. Okey, ni dia. Okay, ni dia Kak Bati nak cerita. Apa yang dikatakan terkait pula usus pula. Kak Bati, aduh pening lah Kak Bati ni kan. Kan apa pula. Tadi dah salur darah, lepas tu buah pinggang, lepas tu usus pula kan. Okey, macam ni tau. Sebenarnya kan, dalam badan kita kan, apa yang kita makan sebenarnya dia akan diserap pada usus tuan-puan. Ada satu organ yang Allah jadikan dalam badan kita, tugasnya untuk menyerap apa yang kita makan. Makan baik ke, makan tak baik ke, akan diserap kan. Okey, diserap di mana? Di usus terutama sekali di usus kecil. Okey, so bila kita makan ni, tengok gambar rajah ni so bila kita makan, contohnya kita makan ni gluten ni macam tepung-tepung. Okey, lepas tu toksin ni contohnya garam, gula, pengawet perasa, pewarna segalanya kan. Lepas tu ni pula microbes, ni pun ada kuman-kuman kan. Okey, so bila
semua ni diserap oleh tubuh badan kita kan. Ini usus kita, ini usus yang baik, usus yang sihat lah kan. Ini usus yang tak sihat. Okey, bila kita makan gluten, makan toksin, lama kelamaan usus kita ni daripada yang jadi sihat macam ni, usus yang sihat dia saling berhubung, saling rapat-rapat. Dia saling berhubung, saling rapat. So bila kita makan toksin, makan pengawet perasa, pewarna, masing-masing semua tu kan, gluten, tepung-tepung semua tu, okey, dia akan membuat usus kita lama-lama jadi macam ni. Dia akan renggang-renggang. Okey, bila renggang-renggang, nanti kan semua yang kita makan tu dia akan masuk dalam bloodstream. Lepas tu nanti bila masuk dalam bloodstream, nanti kita punya immunity kita akan detect lah, akan bereaksi. Okey, dan akan menatijahkan beberapa jenis penyakit. Ada 5 kumpulan penyakit. Okey, 5 kategori penyakit. Pertamanya akan membuatkan nutrien. Nutrien tidak diserap. Nutrien malabsorption, iaitu nutrien yang tidak diserap Maksudnya kita makan apa-apa kan tak serap. Sebab itulah kalau orang yang makan ubat darah tinggi, bukan salah ubat tau. Ubat tu okey, boleh makan. Tapi bila kita makan ubat darah tinggi, once kita makan ubat, kenapa kita makan ubat sepanjang hayat? Kan? Ada pernah tak terfikir macam tu kan? So that's why kita kena ikhtiar. Kalau ubat tu sifatnya mengubati kan. So tidaklah dia ambil sepanjang hayat. So maksudkan sekarang kita kena baiki usus kita supaya dengan itulah bila kita makan ubat, dia kontrol pada serta-serta keadaan sahaja. Okey, nanti itu yang lama kelamaan bila orang makan ubat kan, bila dia cuci usus dia baiki usus dia, lama kelamaan ubat tu daripada banyak 10 jadi 5, daripada 5 jadi 3 dengan 1 saja. Sebab apa? Sebab sedikit organ dalaman itu dah baik. Contohnya pertama usus, lepas tu nanti buah pinggang dia dah makin okey, lepas tu saudara dia makin okey sebab kerana kita repent. Okey, so maksudnya kat sini usus ni bila dia rosak, dia akan membuatkan nutrisi tidak diserap maksudnya apa yang kita makan, ubat ke ataupun suplemen yang anda makan. Setengah orang kata saya tak naklah makan suplemen apa-apa pun, dah jenuh dah makan, dah beribu dah habis kan, tapi tak okey juga. Sebenarnya bukan salah suplemen tu, tapi sebab kerana usus anda masih rosak lagi, tempat penyerapan zat nutrisi anda tu tempat penyerapan zat nutrien tu tidak dibaiki. Sebab itulah makan apa-apa pun tak nampak kesan dia. Itu yang pertama. Yang keduanya, autoimmune disease. Maksudnya penyakit autoimmune. Contoh penyakit autoimmune tahu tak apa? Siapa tahu apa penyakit autoimmune? Biasa tak dengar autoimmune disease ataupun penyakit autoimmune? Okey, kalau ni, okey, siapa tadi cakap okey, so tahu tak siapa yang tahu tak apa itu autoimmune disease ataupun penyakit autoimmune? Tahu tak? Dia sebenarnya kalau penyakit autoimmune ni, contohnya SLE, contohnya rheumatoid arthritis kan. Lepas tu apa lagi? Penyakit psoriasis. Maksudnya penyakit disebabkan kerana antibody kita kan menyerang badan kita sendiri. Itu lagi sangat bahaya. Ibaratnya macam polis dia serang orang awam kan. Lepas tu polis tu dia serang penjahat, tapi tidak, dia serang orang awam sekali. So sangat bahayalah dalam badan kita kan. Okey, lepas tu pada tu jadi intolerance makanan, food intolerance, maksudnya makanan yang tak boleh ditoleransi lagi. Contohnya, okey, dulu saya makan ayam okey je Kak Baiti, tapi sekarang ni bila dah masuk 40-an, saya tak boleh dah makan ayam. Jadi gatal-gatal, jadi macam meriam, nanti bengkak-bengkak. Siapa dah macam tu? Pernah tak dengar benda tu berlaku? Dulu saya makan sekian okey je, makan soto, makan udang okey je. Tapi kenapa sekarang ni dah tak boleh dah makan benda tu. Jadi gatal, jadi allergic. Sebenarnya bukan salah makanan tu sebenarnya. Anda kata kalau anda dulu daripada kecil memang dah allergic, memang ada allergic, tu memanglah ada masalah pada pada antibody, pada sistem badan anda yang dah tak boleh nak absorb
certain bahan makanan tu. Tapi dulu kalau anda kata anda jenis boleh makan tapi sekarang tak boleh makan, that means itu sebenarnya bukan masalah makanan tu. Orang lain makan okey je kan. Sebenarnya masalah usus anda ni. Bila anda mengalami macam tu, bermaksud usus anda ni dah mengalami macam ni. Ingat gambar Rajah Kak Baiti betul-betul Ingat ni, simpan kat kepala. Oh, rupanya bila saya boleh makan, tak boleh makan sekarang tapi dulu boleh makan, bermaksud saya dah, usus saya macam ni lah, dah orang kata dah renggang-renggang macam ni Okey, lepas tu satu lagi, saya pada tu penyakit ni tau. Dalam ni dah bahasa Malaysia tapi dalam bahasa Inggeris ni lebih nama dia brain barrier breach. Brain barrier breach. Ini maksudnya masalah otak lah. Sebab tu lah orang kata usus ni adalah otak kedua. Sebab memang bila berlakunya toksin masuk dalam bloodstream, antara tempat yang akan kacau adalah kawasan otak. Maksudnya sudut pemikiran. Tu yang akan seorang tu mengalami brain fog. Brain fog ni maksudnya serabut. Jadi macam kelang kabut, tak fokus, serabut. Lepas tu apa lagi, anxiety, lepas tu masalah insomnia, masalah susah tidur, bermimpi, lepas tu kemurungan, lagi apa lagi, masalah tak fokus, semua kat sini lah, sebabkan usus. Bipolar kan, masalah psikologi, masalah otak, semua pun akan affected juga bila masalah usus macam ni. Okey, masalah usus ni biasanya kita panggil leaky gut sebenarnya keadaan macam ni, usus rosak, meradang. Kita panggil leaky gut. Okey. Leaking maksudnya usus bocor, usus leaking gitu. Okey, dan selain pada tu akhir sekali adalah keradangan sistemik ataupun inflammation, systemic inflammation. Inilah yang dikategorikan penyakit darah tinggi tu. Darah tinggi di sini. Di sini kategorinya. Darah tinggi, kencing manis, lepas tu kolesterol tinggi, gout, lepas tu stroke, buah pinggang, jantung, semua dikategorikan dekat sini. Itu mengalami keradangan sistemik. So maksudnya orang yang ada darah tinggi ke kencing manis semua tu, dia nak usus dia di sini, tuan-puan. Cuma kita tak teropong je sampai ke dalam. Kita tak boleh teropong kan, usus kita keadaan macam mana kan. So that's why kena makan aloe vera gel. Sebab aloe vera gel ni tuan-puan, aloe vera gel ni tugas macam mana? Dia bantu untuk detox toksin. Dia ada saponin. So bila saponin maksud istilahnya adalah sabun. Dia akan sabun akan cuci semua toksin ini keluar ikut pembuangan, dan pada masa sama dia ada sifat emollient. Emollient ni dia akan menyelaputi, melindungi usus kita supaya tak serap lagi toksin-toksin yang kita termakan daripada makanan kita seharian. Sebab kita tak boleh nak kawal lah kan. Dah orang ajak kenduri ke kendara ke mana-mana kan. Takkan kita kata sediakan saya makanan yang real food kan. Tak boleh kan. Kita terpaksa makan. Tapi bila kita minum aloe vera, satu dia cuci toksin, satu lagi tu dia melindungi, dia protect kita, dia shield kita Sebab tu kita kena makan sebelum breakfast. Sebelum breakfast kita makan supaya dia lindung usus kita daripada makanan-makanan yang kita akan ambil sepanjang hari. Dan nanti malam ataupun bahagian petang kita ambil lagi supaya dia boleh bersihkan segala toksin-toksin yang kita makan sepanjang hari tu. Supaya nanti kita tidur dalam keadaan toksin tak ada. Sebab kalau toksin tu ada, nanti dia akan serap dalam tubuh badan kita, masuk dalam bloodstream ni. Okey. Lepas tu dia boleh bantu untuk keradangan, membentuk bakteria baik askar, antibody semua, melancarkan penghadaman, detoksifikasi buang dan kuatkan sistem imun Tapi nak beritahunya kita kena cara macam mana kita nak bersihkan saudara kita kan tadi, turunkan tekanan darah tinggi kita tu, sebabnya tekanan darah kita tu datang pada mana? Tekanan pada salur darah kan tinggi, sebab kerana darah kita tu dah bertoksin, darah kita tu dah masin kan, bertoksin. So kita nak nyahkan melalui pembuangan segala garam-garam yang berlebihan tu dengan menggunakan aloe vera gel Okey, itu pertama. Yang keduanya, still lagi dalam cerita aloe vera, tapi Kak Baiti nak tunjukkan kat sini. Sekarang ni kan musim durian. Siapa makan durian? Tulis kat on komen tu, ada tak sini yang makan durian? Kalau ada makan durian tu, tulis saya. Siapa kat sini yang makan durian sekarang musim durian dengan korang? Tipulah kalau tak ada yang tak makan tu kan. Hari-hari Kak Baiti Senator Maziah, Masya Allah. Hari-hari makan durian Itulah sebab durian kan sedap kan. Tapi hati-hati tuan-puan. Ini saja Kak Baiti buat sebabnya memang sekarang musim durian kan. Dan
Kenapa? Ni satu pengetahuan untuk korang. Apa kaitannya apa tu doroyan penyakit darah tinggi ni kan. So itulah, jadi kena hati-hati sebab durian ni memang sedap dan berkhasiat, tapi sebab durian ni ada potasium kan. Bagus memang untuk kesihatan, tapi kalau berlebihan kan boleh meningkatkan risiko darah tinggi, terutamanya bagi mereka yang mempunyai masalah darah tinggi. Masalah darah tinggi itu sendiri. Kak Wati pernah kalau korang pernah baca lah sebuah artikel akhbar, ada seorang menteri dia meninggal dunia. Masa tu PRU tahun bila? Tahun 2022 kan. Dia meninggal dunia sebab bila Perdana Menteri tu nak kempen politik semua kan, pilihan raya adalah sesi makan-makan durian bersama rakyat kan. Dia makan 2 ulas macam tu. Dia ada keluar lah artikel tu. Dia makan 2 ulas macam tu, lepas tu dia terus tumbang. Dan menteri tu memang dia ada darah tinggi lah. Kalau korang ni hal lah pernah, Kak Wati dapat tahu sebab suami Kak Wati kan Papa Berry tu kan memang ahli politik. Dia tahu lah cerita-cerita dalaman tu kan. Mungkin di luar tak dihebahkan, tapi kita tahulah benda tu berlaku ya. Okey, so hati-hati sebabnya itulah tak sangka daripada ini pun boleh membuatkan itulah kan Allah takdirkan diambil semula kan, dijemput semula. Okey, sebab apa tahu sebab durian ni meningkatkan darah tinggi sebab dia tinggi kalori, tinggi gula korang. So tu yang boleh makan tapi tak boleh makan banyak-banyak Okey, lepas tu dia ada sodium yang tinggi. Sebab sodium ni sebenarnya garam. Walaupun kita rasa manis kan, memang gula tinggi dan pada masa sama dia ada sodium tinggi. So sodium ni dia akan membuatkan badan kita menyerap lebih banyak air. Okey, membuatkan darah kita pekat. Okey. Lepas tu sifat dia panas. So durian sifat panas boleh menyebabkan keradangan dalaman dan ketidakseimbangan cairan dalam badan kita dan beban pada sistem kardiovaskular. Maksudnya beban kepada jantung sendiri bila darah dah panas, lepas tu darah pekat semua tu kan. So that's why kita nak makan boleh. Kata tadi ada yang kata makan hari-hari kan. Kalau nak makan hari-hari boleh, tapi hari-hari lah kena togok aloe vera gel ni ya. Kena makan sebab aloe vera gel sifatnya sejuk. Sejukkan badan dan dia buang toksin. Membuatkan kita tak risaulah toksin yang garam daripada sodium lah, gula semua kan. Dia akan keluar melalui pembuangan kita ya. So tapi jangan makan rapat-rapat sangat. Maksudnya sebelum minum aloe vera, baru nak makan aloe vera ni kena sebelum. Jangan maksudnya ketika perut lepas makan durian baru makan aloe vera. Alamat korang cerit-birit dah nanti. Nanti dia memang detox lah. Tapi memang bagus lah dia cerit-birit. Cuma takut kita tak tahan lah kan. Dia punya healing itu. So kalau nak makan aloe vera ni kena makan sebelum makan durian. Ketika perut kosong dan baru makan durian. Lepas tu kena jarakkan. Lepas tu baru makan aloe vera lah ketika sebelum waktu tidur. So janganlah terus-terus kata kita dah melantak durian banyak ni. Tak apa kita ada aloe vera. Lepas tu togok kan. Memang dia akan flush out lah flush out. Tapi bila flush tu memang flush sungguh korang kan. Tapi jangan salahkan aloe vera sebab dia memang buat kerja untuk detox. Tapi kita kena pandai letakkan di mana kena makan aloe vera tu ya. Okey. So terusnya aloe vera kita ni masya-Allah tuan-puan, kenapa Kak Bati boleh jana income sampai USD ni? Kan bagi siapa yang baru masuk, baru tak kenal, tak tahu kita punya company kita memang sebuah company yang dah establish sampai ke 170 buah negara. Kita punya company kita ni memang besar, memang telah menghasilkan aloe vera, ladang aloe vera terbaik di dunia. Aloe vera kita ni dia punya spesies Aloe barbadensis Miller. Aloe vera memang banyak jenis tapi jenis yang terkuat yang boleh detox ni adalah jenis aloe vera gel ni lah, iaitu Aloe barbadensis Miller. Okey, macam kita tanam aloe vera atau tanam lidah buaya kat rumah kita tu kan. Siapa kat sini ada tanam lidah buaya? Ada tak yang ada pokok lidah buaya kat depan rumah ke, kat belakang rumah ke? Kan kita tanam juga kan lidah buaya tu kat rumah, tapi itu spesies yang terkecil lah, spesies terpencil, spesies yang dia kurang keberkesanan dia dalam sudut detoxifikasi. Okey, sekadar boleh kita guna untuk elak, untuk guna masa termecik minyak boleh lah kan, untuk kulit. Tapi kalau in terms of untuk makanan, kena pilih yang terbaik lah. Okey, even ada cara teknik untuk mendapatkan pun kena ada pengkhususan dia, tak boleh pakai potong je sebab nanti ada racun yang membuatkan kita cerit-birit. Bagi siapa yang ada masalah penghadaman, lepas tu kalau siapa yang mengandung boleh gugur. Sebab itulah kena ambil aloe vera gel spesies Forever punya ni. Sebab Forever dah kaji dah ada kaji, dah ada doktor yang mengkaji dia supaya dia selamat untuk digunakan.
Okey, dan kita dihasilkan daripada 3 buah negara. Kita ada ladang pada 3 buah negara, dan kalau kita kumpulkan semua ladang kita tu, saiz dia lebih kurang 2 kali Singapura. Besar ke? Besar sangat kurang. So sangat bertuah kita dapat company yang macam ni. Sebab tu kalau orang-orang baru yang nak tahu kualiti produk tu macam mana korang, supaya korang boleh dapat jana income tu kan, kita biar spek kita, level produk kita biar level international. Baru kita boleh pergi jauh, baru kita boleh pergi lama. Kita nak pergi setakat pergi setakat nak alang-alang meniaga kan tuan-puan, biar dapat income 5 angka, betul tak? Alang-alang meniaga, alang-alang dah bersusah payah, dah keluarkan alio kan, dah belajar macam-macam, biar dapat benda yang akan jadi luar biasa pada pada kita punya ni halah hidup kita tu. Sebab itulah kita kena pastikan kita sarankan produk yang bagus. Sebab itulah Kak Bati punya pusat bekam, ada orang kan, customer nak suggestkan macam-macam produk, Kak Bati tak campur-campur. Kak Bati hanya pakai aloe vera dan produk-produk forever sahaja, rangkaian produk forever. Tak campur-campur dengan company lain, sebab Kak Bati dah tahu dah company ni sangat bagus ya. Dia dah kalau aloe vera kita ni lagilah dia 99.7%. Maksudnya hampir sepenuhnya hampir sepenuhnya adalah aloe vera. Kalau kita compare produk lain, produk-produk jenama lain yang ada aloe vera juga, rupanya berapa persen saja. Selebihnya adalah air. Kita tidak ada air. Walaupun anda nampak, bila anda nampak aloe vera kita bila dituang macam cair sikit tapi bukan sebabkan dia tambah air tapi sebenarnya dia serat dia dah dikisar bersama. Sebab itulah dia akan jadi soft. Dia punya tekstur dia lah soft cair sedikit, supaya mudah untuk kita minum. Okey. So, apa lagi khasiat aloe vera ni? Sebenarnya aloe vera ni tuan-puan, dia sangat-sangat ajaib sebab dia boleh scan penyakit daripada rasa aloe vera. Ni Kak Bati nak tanya kat sini. Siapa yang pernah rasa aloe vera? Cuba type kat ruang komen, korang rasa apa aloe vera? Untuk pertama kali korang rasa aloe vera. Tulis kat ruang komen. Masam ke, payau ke, pahit ke, masin? Ada tak siapa-siapa yang dah dapat aloe vera, korang rasa apa? Tulis masam ke, masin ke, pahit, payau. Masin. Sekejap Kak Bati baca. Tak nampak pula Kak Bati punya ni. Mana? Oh ni dia. Okay, korang rasa apa? Masam. Kak Ina masam. Kak Anis masam. Hidayah masam. Masya Allah, masam sangat Aida. Okay, masam, banyak masam. Ada tak sini rasa payau ke, masin ke, pahit ke? Sebenarnya selain pada masam, dia ada macam-macam rasa tau sebenarnya. Ada kalau masam tak ada usus kotor. So tu yang kena makan aloe vera tu, sebab dia memang untuk toksin pada usus kan. Lepas tu kalau payau pula dia terkait dengan buah pinggang. Maksudnya toksin tu banyak dah berada kat buah pinggang. Kalau pahit, tanda hati dengan jantung dah ada problem. Okey, toksin tu dah efek ke hati dengan jantung. Dan kalau masin, hempedu dah problem ya. Okey, so maksudnya kat sini kolesterol tinggi. Tapi sebenarnya rasa aloe vera ni rasa tawar macam minum air masak. Tak ada rasa apa-apa langsung. Sebab itulah kita, bila anda diberi satu aloe vera percuma yang Forever bagi, sebab hadiah kerana anda join Forever tu kan, anda pun kena bagi rasa orang percuma juga. Dan anda tengoklah keajaiban. Anda bagi orang rasa dan scan penyakit dia daripada rasa aloe vera, nanti orang akan tanya berapa harga. Kan? Sebab orang mesti akan jadi pelik. Kenapa rasa dia macam-macam kan. Nak kalau anda share tu pada satu sekumpulan keluarga kan, daripada satu botol tu nampak ada orang rasa masam, ada orang rasa pahit, payau. Kenapa sayang? Nak pinjam Kejap nanti. Okay. Right. Okay, ni Kak Bai tunjukkan demo. Bagi orang baru yang tak pernah tengok demo aloe vera, ni Kak Bai tunjukkan ya. Sangat-sangat ajaib juga. Sekarang saya nak tunjukkan demo aloe vera gel. Seperti yang kita tahu, 80% penyakit datang daripada usus yang kotor. Air putih ini macam badan kita. Bila kita makan air cucuk, perasa, pewarna, pengawet, processed food, frozen food, semua itu adalah toksin dalam badan kita macam betadine ini. Kita makan roti canai, teh tarik, mi goreng, 20 tahun, 30 tahun, tapi badan kita masih tahan lagi. Sebab masih muda. Dan Allah memang bagi kita antibody semua jadi. Sebab itu, makan macam-macam tak jadi apa-apa. Tetapi, bila kita semakin tua, antibody kita semakin lemah. Manakala toksin dalam badan kita semakin bertambah. So, ini contoh toksin dalam badan kita pada umur 40, 50, 60 tahun. Sampailah satu hari Allah keluarkan penyakit kanser, diabetes, stroke, buah pinggang dan macam-macam lagi. Ini segera. Dia macam usus kita. Dia menyerap air dan menyerap khasiat. Bila badan kita tak ada toksin, usus kita bersih macam ni. Tapi, bila usus kita mulai kotor, banyak toksin, usus kita akan menyerap semua toksin dan akhirnya tersumbat. Bila tersumbat, anda makan apa
air banyak. Tengok ni, air sebenarnya tak boleh cuci usus yang kotor. So, sekarang kita guna aloe vera gel. Aloe vera gel satu-satunya tumbuhan yang Allah cipta yang boleh cuci usus. Kita tuang sikit dan kita cuci usus kita dengan aloe vera gel. Tengok tindak balasnya. Semua toksik hilang dan ia akan keluar ikut pembuangan. Dan aloe vera gel akan buat perlindungan di atas usus kita. So, bila kita makan balik toksin, ia takkan mudah menyerap sebab dia dah ada protection. Dalam aloe vera gel ada lebih 200 nutrien. So, ujian ini nak buktikan kehadiran nutrien dalam aloe vera gel yang menjadi sumber electrolyte bagi badan kita. So, nampak tak? Bila kita minum air putih, mentol tak menyala. Tapi, bila kita minum aloe vera gel, mentol menyala secerah-cerahnya. Inilah yang membuatkan badan kita bertenaga bila minum aloe vera gel. So, bila badan kita bersih, baru kita terhindar daripada penyakit tiga serangkai, iaitu darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, kanser, stroke dan sebagainya. Jom kita minum aloe vera gel sekarang juga. Tu dia ya, nampak sebab itulah produk Forever, produk yang sangat bagus, sangat kena, wajib seorang pengidap darah tinggi dan apa jua jenis penyakit pun kena amalkan. Sebab dia buang toksin. Macam tadi kan, demo tadi dia cuci kan, macam tu jugalah aloe vera gel ni bantu untuk cuci usus kita dan buang toksin melalui pembuangan ya. Okey, seterusnya kita tengok. Sekejap ya. Okey, so selain pada tu, kita ada peniterapan antarabangsa. Kenapa produk kita sangat bagus, sangat berkesan dan boleh bantu untuk membantu atasi, menyokong ya, untuk mengatasi darah tinggi ni. Okey, sebab kita ada 3 doktor. Memang kita produk kita dibuat, memang diselia, di R&D kan, dibuat research lah, dibuat oleh 3 orang doktor ni, doktor toksinologi, doktor medikal dan juga doktor nutrisi. So mereka adalah lembaga penasihat sains Forever Living ya. Sebab itulah bila ada 3 doktor yang buat Forever ni, produk-produk Forever tu, dia jadi berkesan, dia selamat untuk digunakan. Walaupun orang makan ubat, walaupun apa jenis penyakit pun, darah tinggi ke apa kan, so tetap juga boleh makan ya. Sebab kita punya produk kita ni memang disedia oleh 3 orang doktor dan kita dapat sertifikat. Itu ALO International Science Council. Ya, iaitu ini sertifikat untuk pengiktirafan aloe vera. Aloe vera salah satunya tumbuhan yang ada penyelidikan. Penyelidikan yang menunjukkan bahawa produk ni sangat bahan itu lidah buaya ni sangat bagus, tumbuhan. Salah satu tumbuhan yang ada penyelidikan. Kita tak pernah dengar banana Science Council ke kan, betik Science Council, ada pernah dengar tak? Tak pernah kan. So aloe vera salah satunya tumbuhan yang ada Science Council. Sebabnya memang khasiat produk aloe vera ni memang bagus untuk kesihatan sebenarnya. Okey, lepas tu kita ada halal Ivanka, halal satu dunia. Dan negara Jepun merupakan top nombor 1 mengamalkan aloe vera. Lepas tu negara Jepun orang sihat-sihat, orang muda-muda sihat cergas walaupun mereka berusia. Okey. Alright, seterusnya kita tengok pula kepada Omega 3 Plus. Kenapa Omega 3 Plus ni bagus untuk kita amalkan? Sebab Omega 3 Plus kita ni dia ada minyak ikan, minyak zaitun sekali Kenapa kena amalkan Omega 3 Plus? Sebenarnya kalau ikutkan American Heart Association mengansyurkan pengambilan harian sebanyak 1 gram Omega 3 asid lemak daripada ikan tu sendiri. Tapi masalah kita ni tak boleh, kita ni jarang makan ikan. Dia ada buat kajian lah yang penduduk Malaysia ni jarang makan ikan ya. So that's why lah kita kena ambil sumber ikan ini daripada Omega 3 Plus. Sumber Omega 3 tu daripada Omega 3 Plus Forever lah. Kalau dekat Jepun, Kak Bati pernah bertanya lah, orang Jepun macam tak ada Omega 3 Plus kat sana. Diorang macam kurang, diorang banyaknya makan aloe vera, makan produk-produk lebah, Bipolen 10 biji sehari, Bipolis, lepas tu Forever Light Tapi bila tengok Omega tu tak ada, diorang jarang makan lah. Dan even diorang kurang sharekan yang diorang makan Omega. Sebab diorang memang makan ikan kan. Diorang memang jenis makanan diorang tu memang sentiasa ada ikan kan. Sushi semua tu kan. Malah ikan mereka tu tak dimasak sangat kan. Raw, makanan ikan yang maksudnya tak dimasak lah. Macam kita ikan goreng lah, ikan memang goreng pula, goreng deep fry lah kan. So memang dah hilang lah khasiat dia. Lepas tu dah banyak lemak dia.
Kan, so omega kita dah termusnah daripada penyediaan makanan tu. Sebab tu lah kita kena ambil omega 3 plus ni. So tugasnya untuk bantu kesihatan saudara kita, elakkan daripada kolesterol terkumpul dan dia repair balik. Dia bantu saudara kita daripada rosak. Kan, daripada rosak tadi, daripada video tadi kan, video awal yang Kak tunjuk tu kan, saudara kita dah rosak, dah crack kan, dia terkupil semua tu. So insyaAllah omega 3 plus kita ni dia boleh bantu untuk menghalangnya ya. Dan dia kalau anda kata kolesterol, dia akan bawa dia ada LDL, dia ada HDL. HDL dia boleh bawa kolesterol LDL tu yang menempel kat kita punya saudara untuk dibawa ke hati untuk dimusnahkan. Dan sama dia ada DHA dan EPA juga ya, untuk bantu fungsi jantung, fungsi otak kan. Dia bantu untuk mata yang sihat ya, untuk mengelakkan daripada kabur ya. Tapi sekiranya anda dah diserang sakit jantung, dah serang stroke, dah mata kabur, anda kena ambil dengan kadar yang banyak jugalah ya. Kalau untuk keadaan biasa kita ambil 2 soft gel pagi dan 2 soft gel malam ataupun petang kan, dan kena ambil selepas makan ya. Maksudnya ketika dah makan, dia makan bersama makan with meal sebenarnya. So maksudnya lepas makan terus makan dia, ataupun ketika sedang makan pun boleh makan dia tu juga. Dia lebih efektif kalau kita ambil ketika selepas makan. Sebab apa tahu? Sebab omega ni dia kena jumpa glycerin dulu. Lepas tu bila omega ni bila dia jumpa makanan, dia lebih efektif. Omega 9, dia ada omega 9 ni daripada minyak zaitun. So omega 9 ni tugasnya untuk membakar lemak-lemak yang sedia ada, yang datang pada makanan yang current makanan yang kita ambil tu. Dan omega 3 pula dia boleh nyahkan kolesterol yang daripada dulu-dulu yang jadi karat kolesterol ataupun plak kolesterol tu. So company kita ni Forever satu-satu company yang menggabungkan minyak ikan, minyak zaitun dalam satu kapsul. Company lain tidak ada. Dan Forever dah patentkan hak cipta formula itu, tidak boleh ditiru oleh mana-mana company lain pun. Even Amway ke Shaklee ke tak boleh. Kita je yang boleh letak omega 3 dan omega 9 sekali. Omega 3 adalah minyak ikan, dan omega 9 adalah minyak zaitun. Kan? Omega 3 minyak ikan dan minyak calamari oil, minyak sotong, dan omega 9 adalah minyak zaitun ya. So jadi formula itu memang telah dipatenkan oleh Forever supaya orang kalau dapat khasiat kedua-dua sekali kena dapatkan pada anda sendiri sebagai ejen. Dengan itulah Forever dia nak memelihara kita, sel kita, nak memelihara kita supaya sentiasa ada repeat order. Kan? Sebab sangat berbeza ya kalau orang yang hanya ambil omega saja ataupun ambil minyak zaitun saja. Kalau orang yang ambil kedua-duanya, itu omega 3 dan omega 9 sekali harung dalam satu kapsul ni, so dia punya tindak balas dia 3 kali ganda daripada orang yang ambil omega 3 saja atau minyak ikan saja, ataupun orang yang ambil minyak zaitun saja. Sebab tu kita sangat bertuah Forever dia dah patentkan ya benda ini, dan kita satu-satunya yang ada 2 formula dalam satu kapsul. Okey. So ni Kak Wai tunjukkan dia punya tindak balas dia ya, bagi siapa yang tak pernah tengok demo ataupun perbandingan antara omega 3 dengan omega 3 kita Forever Living punya dengan omega 3 daripada company lain yang Kak Bati dapatkan daripada farmasi. Kolesterol ataupun lemak dalam saudara kita boleh dihancurkan dengan minyak ikan. Okey, di sini kita ada 2 gelas yang diibaratkan seperti saudara kita. Air panas ni pula ini ibarat macam darah kita. Okey, styrofoam ini kita boleh anggap ibarat macam kita punya kolesterol yang telah tersumbat dalam saudara kita, yang datang pada pemakanan kita sehari-hari, iaitu makanan bergoreng, berlemak, berminyak. Okey, kemudian saya nak uji 2 minyak ikan yang biasa kita pakai, iaitu BioLife dan juga Forever Living Omega 3. Okey, kita pakai BioLife dulu ya. Okey, saya pecahkan minyak ikan ini dan titiskan dalam styrofoam, menunjukkan bahawa kita sudah makan minyak ikan dan dia akan masuk dalam saudara kita dan bertemu dengan kolesterol kita. Okey, betul juga ujian satu lagi kita menggunakan Forever Living Omega 3 Plus yang mana saiznya lebih kecil. Okey, kita titiskan minyak ikan Omega 3 dalam gelas, menunjukkan bahawa kita sudah makan dan minyak ikan itu akan bertemu dengan kolesterol yang berada dalam saudara kita. Okey, kemudian kita boleh tengok tindak balas yang berlaku ke atas styrofoam yang berada dalam kedua-dua gelas ini. Okey, kita lihat styrofoam yang berada dalam gelas yang menggunakan Omega 3 Plus seperti Forever Living kecut ya. Styrofoam tu kecut dan disut. Ini menunjukkan kolesterol musnah bila kita amalkan Omega 3 Plus.
Manakala juga yang satu lagi ni tak melakukan apa-apa perubahan. Semak beramal dan bina organisasi daripada luar daripada ini. Tu dia nampak perbezaan ya. Maksudnya walaupun produk ini memang terkenal kan, ada kat farmasi, kita bukanlah nak salahkan produk tu, tapi sekarang ni kita nak tengok adakah kita sebagai pengguna kan mestilah ada hak kita untuk tengok adakah produk kita ni berkesan ke, kita makan tu ada nampak kesan ke tidak kan. So ini salah satu cara untuk kita memahami produk ni adakah dia bermanfaat. Ala-ala membeli tu biarlah berbaloi. Betul tak? Setuju tak Kak YT, tuan-puan? Kalau setuju tu tulis setuju ya kat ruang komen tu. Okey, last sekali Kak Patut nak sharekan testimoni daripada kita punya ahli tim kita. Alhamdulillah ada yang dah amalkan produk Forever ni daripada 160 lebih dia punya ni bawah 131. Dia punya dalam tempoh sebulan ya. Alhamdulillah dia punya blood pressure dia dah turun dah. Ini pula ada yang kata testimoni dia mak dia makan 2 tahun, doktor dah kurangkan ubat kan. Mak dia tu umur 80 tahun dan ada juga yang kata dah makan Alhamdulillah daripada 180 makan omega dan aloe vera kan, 180 turun menjadi 1, 2, 3. Masya Allah. So ini Kak banyak sharekan juga satu lagi testimoni. Ini bercakap sekejap dengar tak. Dia cerita dia darah tinggi dia. Lepas tu Assalamualaikum, nama saya Zainab binti Ibrahim, dikenali dengan Cik Zai. Cik Zai pada mulanya join Forever dengan 90 je dapat sebotol aloe vera. Bila dapat aloe vera tu, Cik Zai minum. Kita tak tahu apa, cuma kita nak jaga kesihatan tapi tak tahu apa artinya. Lepas minum produk satu botol tu, darah tinggi yang 200 turun. Yang tu yang terkejutnya. Lepas tahu lepas tahu betapa baiknya produk Sunnah Superfood ni, Cik Zai terus join dengan VIP. Bila dengan VIP pun Cik Zai tak buat bisnes lagi. Cik Zai semua guna produk-produk dia, Cik Zai guna semua. Lepas pada guna produk dia yang bagi dalam 17 jenis kan, tu Cik Zai guna semua. Alhamdulillah. Terutamanya boleh tengok kepada produk ABG. ABG tu amat baik sangat. Sebab daripada darah Cik Zai 200 turun kepada normal. Sekarang ni dah normal, dah tak ada dah darah tinggi. Dan satu lagi, gaut. Dulu Cik Zai guru. Cik Zai bekas guru, tak dapat nak menulis di papan hitam sebab gaut sakit sangat. Nak solat pun sakit lutut. Sebab tu Cik Zai resign sebagai guru. Selepas resign, okey. So Kak masih singkatkan ya. Kakak ni dia memang ada darah tinggi 200. Alhamdulillah dia makan produk Forever package VIP tu dalam sebulan 2 macam tu kan. Alhamdulillah dengan segeranya kita punya dia punya tekanan darah tu jadi kembali normal dan sehinggalah sekarang maintain kan. Dan itulah saya pada dia kata ada gaut kan. Gaut pun dia uric acid sejenis toksin juga dan uric acid ni pun dia akan membuatkan buah pinggang pun problem. Tak boleh nak tapis uric acid tu. Bila buah pinggang tu problem, tak boleh tapis uric acid. So sebab itulah uric acid tak keluar ikut kencing dan uric acid tu akan membuatkan darah kita berasid juga. Dan bila darah kita tu uric acid tu sekelip ke kaki kita, ke sendi-sendi, dia pun stuck kat situ. Terbentuklah habro kristal uric acid kan. So tu yang kita panggil gout tu ya. So maksudnya kat sini memang kalau kita ada darah tinggi, efek penyakit lain pun akan ikut mendatang juga Okey, seterusnya Kak tunjukkan. Okey, bagi siapa yang belum join Forever Living, tadi kita dah dengar kan, dah nampak manfaat Forever Living punya aloe vera gel ni sangat-sangat best kan. So, hari ni promo tau. Sangat best sangat promo Forever ni sebab dia nak bagi free je kepada anda. Kan? Bukan harga dia 117 tau, harga aloe vera gel ni. Tapi, anda join Forever sebagai ahli seumur hidup dengan hanya RM90 saja, anda boleh dapat aloe vera gel percuma. Nampak betapa bestnya promo Forever ni. Ikutkan harga dia 117. Anda bayar RM90 saja dapat aloe vera gel percuma yang besar bagak ni. 1 liter untuk anda makan. Anda boleh guna untuk diri anda dapat testimoni dan anda boleh sharekan kepada orang lain So sangat-sangat kena ambil. Kalau siapa yang belum jadi ahli, baru dengar kan peluang kita punya bisnes ke ataupun peluang sihat siang tadi ke kan, baru nak kenal. Okey, inilah peluang yang Forever nak bagi pada anda, sihat dengan percuma je. Itu anda dapatkan aloe vera gel. Okey, seterusnya
Okey, bila alamak, Kak Baiti punya dah ni. Sekejap Kak Baiti nak kena ni mana? Dah terconteng pula. Okey. So, lagi pada tu, kalau anda kata satu aloe vera tak cukup tu. Nak bendung masalah darah tinggi yang kita dah bertahun-tahun tu kan. Lepas tu kita pun nak ikhtiar untuk saudara mara kita ataupun untuk adik-adik kita, diri kita, satu keluarga kita, mak ayah ke suami isteri kan. So, boleh ambil package VIP yang ditawarkan ya. Sebabnya package VIP ni pun semua ada aloe vera, ada minyak ikan, ada ada nektar ni pun bagusnya untuk darah tinggi. Lepas tu ada ni kalau ini dia campur-campur maksudnya anda boleh amalkan sisi keluarga, ada untuk darah tinggi, ada untuk buah pinggang, ya, ada untuk kesihatan jantung, paru-paru, yang aloe peach ni. Lepas tu ada saudara untuk omega dan juga untuk tenaga, dan ada juga personal care. Ini 1626 termasuk sekali keahlian, dan dapat satu botol aloe vera percuma. Bila beli set package VIP ni semua, tuan-puan akan dapat 30% seumur hidup setiap item produk ni. Maksudnya Forever akan bagi pengurangan produk, potongan harga lebih kurang 30 ke 40 ringgit setiap item produk pada bila-bila masa anda beli. Walaupun anda nak beli sebotol pun tetap dapat diskaun 30%. Lepas tu kalau anda kata anda dah makan-makan, dah sihat kan, Kak Baiti, macam best lah, bagus lah produk ni, saya rasa macam adalah. Lepas tu ada orang tanya lah, produk ni macam mana, berapa harga ya? Anda boleh dapat untung pukal lebih kurang 60% tau daripada pembelian customer anda tu. Best ke? Best sangat korang. Dah lah masuk tu dengan sekali saja ya, sekali saja seumur hidup. Anda belanja 1626, dapat banyak item produk ni, dapat lebih kurang 16 item produk. Ataupun kalau anda nak ambil package ni adalah package yang ketiga ni, dia adalah ada 12 botol aloe vera. Lepas tu ada 2 botol omega. Ini set yang basic yang tadi Kak Baiti sharekan ya. Basic set darah tinggi tadi kan. So kalau nak ambil ini pun bagus, sebabnya boleh makan selama 2 ke 3 bulan. Kalau makan bersama family, lagi bagus kan. Dengan mak ayah, dengan adik-beradik, dengan pasangan, okey, dengan anak, semua tu boleh makan belaka, okey. So dengan pembelian sekali saja seumur hidup, anda makan ni, anda belanja kan, anda akan dapat menikmati 30% setiap item barang yang anda beli selepas anda beli produk package VIP ni ya. So sangat-sangat berbaloi dan bukan itu saja, anda dapat untung. Kalau anda meniaga, dapat untung 60%, dan anda boleh dapat kedai online untuk anda sendiri guna. Anda nak beli barang boleh, anda nak hantar barang ke rumah customer boleh. Lepas tu anda boleh melebar sampai ke 170 buah negara, sebab negara kita ni, produk kita ni memang produk antarabangsa. So boleh melebar, boleh share. Mana tahu ke bila anda share contohnya dekat Facebook ke kan, dekat live ke, dekat TikTok ke, sekali orang-orang daripada luar negara tengok anda kan. Mungkin kita ada orang-orang Malaysia kan tengok kita punya live semua tu, dia nak beli, so anda boleh daftarkan menggunakan apps kita tu kan, kedai online tu anda daftar, lepas tu diorang kat sana dapat nombor ID, diorang sendiri boleh beli barang tu kat negara masing-masing. Anda kat Malaysia ni dapat income. Best ke? Best sangat. Tulis kat dalam komen tu. Best tak dapat peluang. Sambil kita sihat tuan-puan, sambil kita dapat jadi income. Ya, okey, itu yang promo yang kedua. Dan promo yang sekarang ni, kita ada promo yang terbaru. Anda boleh beli 4 botol aloe vera gel, akan dapat bag ni, bag sunny bag ni yang warna oranye ni. Kak Baiti dah grab kurang. Sangat-sangat best. Bag tu tahan lasak tahan lasak, memang sangat cantik. Boleh bawa ke mana-mana, boleh jadi marketing juga untuk korang. Beli 4 botol aloe vera gel ni dapat bag ni. Dan anda boleh beli pada mana-mana anda boleh belilah ikut anda punya bakat. Kalau anda sudah supervisor VIP, hanya harga RM327 saja harga untuk 4 barang ni ya. Kalau anda masih PC, tak mampu nak jadi VIP kan, 1000 lebih tu, anda boleh beli set ini juga dan boleh amalkan dan boleh share juga kepada ramai orang. Boleh buat live, boleh buat demo macam tadi kan, Kak Baiti tunjukkan tu ya. Okey, so itu saja daripada Kak Baiti. Terima kasih kerana stay sehingga sekarang dengan sesi Kak Baiti punya kelas. Okey. So Kak Baiti nak tengok, Kak Baiti tengok soalan sekiranya ada kan, ada alang kalau anda ada bertanya soalan. Kalau rasa siapa nak bertanya soalan, tulis dekat ruang komen ya, kat ruang chat tu. Takut Kak Baiti tak sempat nak baca soalan anda tu.
Okey, sekejap ya Kak Baiti tolong ulang rasa tu apa sakit apa nak tulis nota. Okey, budak 8 tahun boleh makan ke omega ni Kak? Okey, saya Datuk nama Maziah. Dia beritahu. Okey, rasa tadi ulang-ulang tadi. Oh, rasa aloe vera tadi tu kan. Kalau macam rasa masam ni tanda usus kotor, banyak toksin pada usus. So maksudnya orang ni ada masalah penghadaman lah, masalah pembuangan air besar, berak tak lawas. Lepas tu masalah toksin banyak dalam badan dia kan, pembuangan tak lawas, sembelit, buasir, ataupun dia banyak toksin dalam badan dia ya. Okey, so kalau ada masalah masam ni, kita kena hati-hati, kita kena makan aloe vera gel tu supaya kita tak dapat masalah berkaitan dengan usus. Contohlah paling teruk sekali adalah kanser usus. So na'udzubillah min zalik, kalau boleh kita nak halang kan. Sebab tu kita kena makan aloe vera gel sekarang. Kalau anda kata kita rasa masam, bermaksud usus kita pada toksin kita tu banyak pada usus. Kalau payau tanda buah pinggang dah start problem. Bermaksud kat sini seseorang ni mungkin dia suka dia makan ubat banyak. Dia makan ubat banyak ataupun dia jenis peminum kopi yang tegar. Dia suka minum kopi ataupun minum 3 in 1. Dia akan rasa payau tau bila minum aloe vera. So kat sini menunjukkan bahawa buah pinggang dia dah ada problem, tak boleh tapis darah dengan baik. So kena hindarkan cepat-cepat supaya nanti kita tak ada masalah buah pinggang, sehingga menatijahkan kita kena dialisis buah pinggang. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga pula, kalau rasa pahit tanda tadi pahit tadi tanda jantung dan hati kan. Sekejap Kak Wati tunjukkan supaya korang boleh nampak secara visualize tadi kan. Sekejap tadi ni. Sini pahit tanda hati dengan jantung dah problem. So itu tanda bermaksud biasanya kategori orang ni ialah dah start dekat Wati ni. Sekejap dia kategori dia. Assalamualaikum, nama saya Zainab binti Ibrahim. Sekejap Kak Wati punya ni dia dah sangkut. Tadi kat mana? Sini tadi kan. Okey, pahit tadi tanda hati dengan ni dia. Pahit tadi tanda hati dengan jantung kan. So ni biasanya seorang yang dia suka tidur lambat. So bila tidur lambat tuan-puan, dia akan membebankan pada hati untuk mengurangkan toksin. So toksin ni biasa diuraikan pada tengah malam, pada waktu pukul 10, pada pukul 11 sampai pukul 3 pagi. Waktu penguraikan toksin. Tapi kalau kita tidur lambat kan, pukul 1 ke 2 pagi baru tidur kan, jadi ni toksin tak diuraikan dengan sepenuhnya. So sebab itulah darah kita pekat. Darah pekat dia akan pressure pada jantung. Okay, lepas tu masin pula tanda kolesterol kita tinggi. Sebab tugas hempedu, ni masih tanda hempedu ada masalah kan. So hempedu tugas untuk filtering kita punya lemak kita. So anda kata kalau masin bermaksud seorang ni tabiat dia suka makan tengah malam. Sebab itulah dia banyak lemak. Ya. Okey, boleh faham ya. Saya tu Maziah ya. Okey. Lagi selain pada tu, siapa nak tanya soalan tulis kat ruangan komen ya. Nanti Kak Wati akan bacakan. Kak Wati pun kalau siapa-siapa nak okey, Mahani Kasim tanya, untuk lawas buang air besar makan apa? Okey, boleh makan aloe vera gel, lepas tu omega 3 plus, lepas tu boleh ambil Philogreen. Tu pun sangat bagus untuk pembuangan air besar. Okey, siapa tu okey, siapa lagi soalan boleh tanya kat ruang komen. Kalau ada lah. Kalau tak ada, kita boleh okey. Honor. Berapa umur berapa boleh makan omega? Okey, omega boleh makan daripada umur baby 6 bulan dah boleh makan dah. Tak ada masalah ya, boleh. Kalau untuk baby tu kita tak adalah makan bagi sebutir macam tu kan. Kita boleh pecahkan masuk dalam susu dia. Boleh makan ya. Maksudnya daripada kanak-kanak dah boleh makan. Jadi tak ada masalah ya, boleh makan. Sebab dia bagus tau. Omega ni dia adalah asid lemak perlu. Omega. So otak kita ni sebenarnya dibuat daripada lemak perlu sebenarnya. Lemak ni ada dua, ada lemak tak perlu atau ada lemak yang perlu. Lemak perlu ialah bagus untuk otak lah. Dia repair otak, dia jadi dia pembinaan asas otak kita tu. So jadi bila makan omega tu akan membuatkan budak tu lagi cergas ya. Okey, kalau ada masalah batu empedu, ada makan apa? Okey, makan apa? Aiza. Okey, batu empedu kan? Boleh ambil aloe vera gel, lepas tu aloe vera nectar. Aloe vera nectar ni dia kat Wati. Aloe vera nectar kita pun dah bentuk baru tau. Dulu dia bulat, dia petak gemuk.
Sekarang pun dah bentuk macam aloe vera. Siapa dah dapatkan yang baru ni? Kak Fadil dah dapat yang baru ni. Baru untuk bulan ini dia masuk ya. Packaging baru. Okey. Kalau untuk batu empedu, dia aloe vera gel, aloe vera nectar, lepas tu omega. Lepas tu boleh ambil bee pollen dan juga bee propolis. Ya. Okey. Okey, lepas tu penyakit SLE dah 2 tahun kena makan apa? Okey, untuk SLE dia adalah kategori penyakit autoimmune disease. Tadi kita tengok tadi kan yang Kak Fadil cerita pasal usus, gambaran ranjang usus. Salah satu penyakit yang akan efek bila usus dia dah leaking, dah bocor adalah autoimmune disease. Antara penyakit-penyakit autoimmune disease adalah SLE ni. Contohnya selain pada tu ada rheumatoid arthritis, psoriasis kan. So SLE ni dia kena repair usus dia. Oleh kerana dia satu penyakit yang agak kronik yang memang kronik, so kita kena untuk orang SLE kena dimulakan dengan ambil quinine. Dia kena reset balik sistem usus dia tu, sebab sistem usus dia tu dah korup sehingga kan imun dia tu menyerang badan dia sendiri. Dah tak betul, dah high wire dah sistem imun dia tu. Sebab itulah dia kena reset semula sistem imun dia tu, sebab kita punya sistem imun 70% sistem imun dia bina daripada kesihatan usus. So bila usus kotor, usus rosak, dia akan efek pada sistem imun kita. So 70% sistem imun kita akan korup. So that's why kita kena baiki semula kepada sistem usus tu. So kena buat quinine. Buat quinine itu kena dapat guidance macam mana buat quinine. Quinine ni ada set dia. Ada 3 botol aloe vera, 1 botol omega, 1 botol bee pollen, fiber 9 sachet dan juga Flavolite. Dan kita ada, dan setiap bulan kita ada quinine. Kita ada program quinine yang kita akan guide. Ada lebih kurang 18 ke 20 orang coach yang akan guide anda dalam Telegram macam mana nak makan produk quinine tu dan macam nak reset badan kita tu. Terutama sekali orang yang ada SLE macam ni Lepas ambil lepas selesai tu barulah ambil contohnya aloe vera. Tengok pada SLE anda tu kena kat mana. Sebab SLE ni satu penyakit yang dia tak semua orang sama serang dia. Ada yang serang kat kulit jadi macam butterfly, ada yang serang kat organ. Lepas tu ada yang serang dekat sendi. So tengok kepada masalah apa selepas tu. Tapi overall permulaannya sebagai kickstart untuk ke arah penyembuhan SLE tu kena ambil quinine dulu. Okay, kalau buah asih makan apa? Okay, buah asih ambil aloe vera, minyak ikan dan juga Philogreen. Philogreen ni jenis tablet sayur. Kat sini tak? Ni dia. Sekejap ni tablet sayur. Tablet sayur. Dia bagus untuk buah asih. Hernia, kena makan apa? Hernia ni dia angin pasang kan. Angin pasang, makan aloe vera. Lepas tu aloe vera nectar dan juga omega. Omega dan juga dia boleh makan royal jelly sekali. Hempedu telah dioperasi, telah dibuang hempedu yang telah dibuang ni oleh hempedu dia dibuang ni, maksudnya dia dah tak boleh, dia tak ada lagi hempedu yang boleh filtering dia punya lemak tu. Dia kena consistently makan aloe vera, minyak ikan, bee pollen dan juga vitamin C. Appendix yang mana dicurkan? Appendix ni dia berkaitan dengan usus. Aloe vera, minyak ikan, Philogreen dan juga bee propolis untuk elakkan daripada kuman. Sebabnya kalau appendix ni dah dibuang kan, so kita khawatir kuman akan meningkat dekat dalam usus dia tu. Ada ketumbuhan pundi kencing stage 2, tak kemo lagi, ketumbuhan pada pundi kencing. Ini kalau ketumbuhan ni dia kita kena perangi dengan, kalau ada pundi kencing ni dia kena ambil aloe vera nectar. Aloe vera nectar ni dia tadi yang Kak Fadil tunjuk tadi kan. Ini kan bagus tau untuk segala masalah daripada pinggang ke bawah. Maksudnya di pinggang tu apa? Buah pinggang, saluran air kencing, pundi kencing, saluran sistem peanakan perempuan dan sistem peanakan lelaki. Maksudnya rahim dan juga prostat untuk lelaki. Dan segala yang ada di kaki lah di bawah. Ini kan aloe vera nectar, aloe vera gel ni dia bagus untuk dia di tengah-tengah. Di tengah-tengah ni apa? Perut, usus kecil, usus besar, hati, pankreas, hempedu. Organ ini. Satu lagi tu peach. Peach tu pula dia untuk dada ke atas. Jantung, paru-paru, saluran pernafasan, lepas tu mata, muka, resdung dan sebagainya. Okey, untuk pundi kencing ni ambil yang nektar dari ni. Okey, lepas tu ketumbuhan ni pada pundi kencing ambil nektar, lepas tu omega, lepas tu bee propolis Okey, kecacing. Cacing makan apa? Ni kecacingan ni. Budak-budak kot kan. Ni makan aloe peach. Tu sangat bagus Peach.
Boleh makan peach. Kerap buang air kencing. Air kecil dan sebaiknya ambil apa? Oh, okey, simpan EDG. Ni apa, incontinence, maksudnya kencing kan, masalah kencing tak lawas ni. Okey, ambil aloe vera nectar. Aloe vera nectar bagus untuk sistem pengencingan. Lepas tu ambil omega juga Masalah jeragat, punca perut juga ke Kak Baiti. Jeragat ni hormon tak stabil. So bila hormon tak stabil, tu yang jadi jeragat dia naik lah. Selain pada tu kurang perlindungan pada luaran dan pada dalaman pun sama. Dia sebenarnya kurang air lah badan kita ni. Kurang air sampai ke area kulit tu membuatkan kelembapan kurang. So bila kelembapan kurang, bila cuaca panas dia akan terjejaslah pada kulit tu. So memang kena ambil aloe vera gel. Sebab aloe vera gel ni dia pegang air sebenarnya. Dia pegang air. Dia bukan pegang kalau macam masin dia pegang toksin sekali, dia membuatkan air kita tak keluar. Tapi aloe vera ni dia maksudnya kalau air kita tu dia simpan untuk menjaga diri kita lah, untuk protect badan kita. So dia bagus untuk aloe vera gel ni kalau untuk jeragat, aloe vera untuk dalaman aloe vera menyaitkan dengan vitamin C. Lepas tu pada sama kat luaran kena ambil lah set jeragat. Kak Pati sarankan kalau untuk set jeragat ni pakai Infinite. Okay, gout makan apa? Gout kalau tak pernah makan aloe vera gel, kena makan aloe vera gel dulu. Lepas tu ambil omega 3 plus kan, omega 3 plus. Lepas tu kena ambil aloe vera nectar ni. Lepas tu ambil royal jelly. Sebab royal jelly ni dia kaya dengan vitamin B5. So dia boleh hancurkan uric acid yang buat dekat sendi-sendi kita tu. Kerap bukan tak lawas tapi kerap buang air kecil ya. Maksudnya dia ni hala kerap buang. Sama jugalah tu. Boleh. Encik No. Jadi kalau tak lawas pun anda kata dia jenis kerap buang air kecil. Contohnya macam malam-malam kan, setengah tu malam-malam, ataupun dia kejap kencing kan. Sebenarnya memang dia punit kencing dia tu dia ada masalah saraf. So tu yang jadi kadang-kadang punit kencing kita tu dah walaupun sikit saja amount air kencing, lepas tu dia nak keluar dah. So boleh ambil nectar, lepas tu ambil omega dan juga B-pollen. B-pollen ya. Okay, so lagi apa lagi ya? Untuk epilepsi, boleh ke Kak Baiti? Okey, epilepsi ni sawan. Boleh je makan aloe vera gel, lepas tu omega. Lepas tu B-pollen. B-pollen ni untuk saraf. So epilepsi ni memang jenis masalah sawan, jadi dia ni halah efek kepada gangguan pengawalan saraf kat otak. Lepas tu boleh ambil vitamin C juga Okey. So, dah pukul 10.38 korang. Nak pukul 11 dah kan. So, sakit lutut. Masya Allah. Okey. Sakit lutut ni, makin ambil aloe vera, ambil omega. Lepas tu ambil vitamin C. Sebab vitamin C ni, dia bantu untuk membina kolagen, untuk pelapik kita punya sendi, perantara sendi tu, so that sendi kita tu tak berlaga kan. Lutut kita tak berlaga otot, dia punya tulang tu. Okey, so rasanya Kak rasa okey, gout yang teruk tu. Gout tadi Kak Bati dah beritahu dah tadi gout yang teruk tu sama juga. Gout teruk ke, gout yang kronik ke ataupun tak kronik, boleh ambil aloe vera, minyak lepas tu omega, aloe vera, omega, nectar, lepas tu royal jelly kan. Okey, so Kak Bati rasa tu sajalah kot kan. Kita punya kelas pada hari ni. Kumpul soalan korang untuk next. InsyaAllah next kita akan adakan lagi sesi soal jawab, sesi penerangan tentang penyakit ni ya. Okey, ataupun korang boleh juga bertanyakan kepada leader-leader korang, dengan Kak Pida, dengan Coach Lin, dengan Kak Farida, dengan siapa-siapa leader korang yang bawa masuk ke dalam live ini kan, dalam sesi kelas ni pun korang boleh bertanya ya. Okey, so Kak Baiti rasa itu saja daripada Kak Baiti. Terima kasih kerana setia sehingga ke akhir rancangan. Wah, macam slot rancangan pula kan. Okey, so yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada kelemahan Kak Baiti sendiri. Okey, so Kak Baiti harapkan apa kita sharekan ini korang boleh sampaikan, boleh tolong orang di luar sana ya. Okey, dan korang dikurniakan rezeki yang mencurah-curah, rezeki yang tak putus-putus seperti air zam-zam. Okey, so itu saja daripada Kak Baiti ya. Terima kasih semua. Bye-bye. Kita bergambar dulu, boleh bergambar? Boleh tak ambil gambar? Bergambar. Boleh Sekejap Kak Baiti nak stop recording.